Embun pagi masih tebal membalut kota. Tetapi dapur di banglo mewah ini sudah pun diterangi cahaya lampu yang suram. Jam di dinding menunjukkan pukul 4 pagi. Di saat penghuni rumah yang lain masih dibuai mimpi di atas tilam empuk, aku sudah berdiri di sini. Lantai marmar yang sejuk mencengkam tapak kakiku. Namun, rasa dingin itu tidak setanding dengan kedinginan hati yang aku lalui setiap hari selama 3 tahun ini. Nama aku Sarah. Bagi orang luar, aku adalah wanita paling bertuah kerana berjaya mengahwini Adam, seorang arkitek berjaya dan waris tunggal kekayaan Puan Sri Zainab. Namun, di sebalik pagar besi yang tinggi ini, aku hanyalah seorang bayangan, seorang hamba yang tidak bergaji, seorang menantu yang dianggap sebagai pembawa malang dan beban kepada keluarga yang kononnya terhormat ini. Tangan aku lincah menghiris halia dan menyediakan herba tradisional. Ini adalah rutin yang tidak boleh filap. Puan Sri Zainab, ibu mentuaku, menghidap darah tinggi dan kesan strok ringan yang membuatkan sebelah kakinya lemah. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, air herba ini mesti sudah siap di atas mejanya. Jika suhunya terlalu panas, aku akan dimaki. Jika terlalu sejuk, aku akan dituduh cuba membunuhnya secara halus. Aku teringat kembali detik 3 tahun lalu. Sebelum aku melangkah masuk ke rumah ini, aku adalah seorang pengurus audit di sebuah firma antarabangsa. Aku punya kerjaya, aku punya maruah dan aku punya impian. Namun, apabila ayah mentuaku jatuh sakit sebelum meninggal dunia, dia memegang tanganku. Dia merayu agar aku menjaga Adam dan ibunya. Dia tahu betapa kerasnya hati isterinya dan betapa lurusnya jalan hidup anaknya. Kerana janji itu, aku melepaskan segalanya. Aku meletak jawatan. Aku simpan ijazahku di dalam kotak yang berhabuk dan aku menjadi suri rumah sepenuh masa. Sarah, berapa lama lagi aku kena tunggu air itu? Suara lantang itu memecah kesunyian pagi. Puan Sri Zainab sudah pun terjaga. Aku segera menuangkan air herba ke dalam cawan porselin mahal, meletakkannya di atas dulang dan berjalan menuju ke bilik utama dengan langkah yang tertib. Aku tahu, apa pun yang aku lakukan, wajah itu tidak akan pernah tersenyum kepadaku. Puan Sri Zainab duduk bersandar di kepala katilnya yang bersalut emas. Matanya tajam memerhati setiap gerak-geriku. Sebaik sahaja aku meletakkan dulang di meja sisi, dia mendengus kasar. Dia mencapai cawan itu, menghirupnya sedikit dan tiba-tiba dia meletakkan cawan itu kembali dengan dentingan yang kuat. Kau sengaja ya? Kau nak aku mati cepat ke? Air herba ni rasa tawar. Kau curi herba mahal yang aku beli ke Sarah? Kau jual secara diam-diam untuk bagi duit pada keluarga kau yang miskin di kampung tu? Kata-katanya seperti sembilu yang menghiris tangkai hati. Keluarga aku di kampung tidak pernah meminta 1 sen pun daripadaku sejak aku berkahwin. Malah, aku yang sering mengirimkan wang simpananku sendiri tanpa pengetahuan sesiapa di rumah ini. Maaf Puan Sri, saya ikut sukatan yang sama seperti semalam. Mungkin herba kali ini kualitinya sedikit berbeza. Jawabku lembut sambil menundukkan kepala. Di rumah ini, melawan adalah satu dosa besar. Jangan nak bagi alasan. Menantu tak berguna. Dah 3 tahun kahwin, 1 zuriat pun tak mampu bagi. Kerjaan pun tak ada, cuma tahu habiskan duit anak aku saja. Kalau bukan sebab janji arwah suami aku dulu, dah lama aku tendang kau keluar dari rumah ni. Puan Sri Zainab terus membebel, mengeluarkan kata-kata nista yang sudah menjadi sarapan pagiku setiap hari. Aku hanya mampu diam. Di sudut bilik, Adam yang baru keluar dari bilik mandi hanya memerhati. Dia melihat isterinya dihina, dia melihat air mataku hampir luruh. Namun, dia hanya mengeluh panjang. Dia memakai tali lehernya dengan tenang, seolah-olah drama yang berlaku di depannya hanyalah satu gangguan kecil di pagi hari. Mama, sudahlah. Masih awal lagi ni. Sarah, pergi sediakan sarapan untuk Adam. Hari ini ada mesyuarat penting di pejabat, kata Adam tanpa memandang tepat ke mataku. Suaranya datar
tanpa pembelaan, tanpa rasa kasih. Inilah suamiku, lelaki yang pernah berjanji untuk melindungiku di hadapan Tok Kadi. Namun, di hadapan ibunya, dia menjadi seorang pengecut. Dia lebih rela melihat aku diseksa secara mental daripada menanggung kemarahan ibunya yang mengawal segala punca kewangannya. Aku melangkah keluar dari bilik itu dengan hati yang berat. Di koridor, aku terserempak dengan Sofia, adik iparku yang baru pulang dari kelab malam. Bau alkohol dan rokok masih melekat pada pakaiannya. Dia memandangku dengan pandangan jijik, seolah-olah aku adalah kotoran yang melekat di dinding rumahnya. Kak Ipar yang rajin. Dah kena maki ke pagi ni? Itulah, orang dah cakap. Kalau dah asalnya anak orang susah, sampai bila-bila pun takkan layak duduk sini. Tengoklah baju kau tu, dah macam kain buruk. Sindir Sofia sambil tertawa kecil sebelum melangkah masuk ke biliknya. Aku menghala nafas panjang. Aku masuk semula ke dapur, memulakan tugasan seterusnya. Memasak sarapan untuk 5 orang, mencuci pakaian, mengemat rumah yang seluas istana ini dan memastikan segala-galanya sempurna. Hari ini adalah hari yang paling mencabar. Puan Sri Zainab akan mengadakan majlis ulang tahun penubuhan syarikat keluarga Z Group yang ke-30. Semua tetamu kehormat, rakan kongsi perniagaan dan golongan Eid akan hadir. Dan aku tidak dibenarkan muncul sebagai menantu. Puan Sri sudah menetapkan bahawa aku hanya perlu berada di dapur, mengawasi catering dan memastikan tandas tetamu sentiasa bersih. Dia takut jika rakan-rakannya tahu bahawa menantunya hanyalah seorang suri rumah yang bodoh. Dia lebih rela memperkenalkan Maya, anak kawan baiknya yang merupakan seorang model dan usahawan sebagai calon yang sepatutnya menjadi isteri Adam. Sambil aku mencuci pinggan, telefon bimbitku yang sudah retak skrinnya bergetar di dalam poket apron. Aku melihat nama yang tertera. Encik Haris. Jantungku berdegup kencang. Encik Haris adalah peguam peribadi arwah ayah mentuaku dan juga penasihat kewangan rahsia yang selama ini berhubungan denganku. Aku segera masuk ke dalam bilik stor yang gelap untuk menjawab panggilan itu. Hello, Encik Haris? Bisikku perlahan. Puan Sarah, saya ada berita penting. Kedudukan keuangan Z Group sekarang dalam bahaya besar. Pelaburan yang dilakukan oleh Adam dan Puan Sri di luar negara, semuanya gagal. Mereka sedang menanggung hutang yang sangat besar tanpa mereka sedari. Pihak bank akan mula menghantar notis dalam masa terdekat. Aku terdiam. Z Group adalah maruah arwah ayah mentuaku. Aku tidak boleh melihatnya hancur. Berapa banyak yang mereka perlukan, Encik Haris? Tanyaku. Hampir 50 juta ringgit untuk menstabilkan semula aliran tunai. Puan Sarah, akaun amanah yang ditinggalkan oleh arwah bapa mentua Puan atas nama Puan sudah mencapai matang. Sekarang, Puan mempunyai kuasa penuh ke atas dana tersebut. Nilainya sekarang melebihi 200 juta ringgit. Puan boleh menyelamatkan mereka atau Puan boleh biarkan mereka jatuh. Aku memejamkan mata. 200 juta. Angka yang cukup besar untuk membeli seluruh maruah keluarga ini kembali. Namun, adakah mereka layak diselamatkan? Adakah Puan Sri Zainab yang setiap hari menghinaku layak menerima bantuan ini? Adakah Adam yang tidak pernah mempertahankanku layak mendapat pengorbananku sekali lagi? Jangan buat apa-apa lagi, Encik Haris. Teruskan pantau. Saya mahu lihat sejauh mana mereka boleh pergi tanpa bantuan saya. Kataku nekat. Tiba-tiba, pintu stor ditendang dari luar. Puan Sri Zainab berdiri di situ dengan wajah yang merah padam. Kau buat apa dalam bilik gelap ni? Mencuri ke? Atau kau tengah berpakat dengan sesiapa nak rompak rumah aku? Dia menjerit sambil merampas telefon dari tanganku. Dia melihat skrin telefon itu. Namun, Encik Haris sudah pun memutuskan talian. Dia mencampakkan telefon itu ke lantai sehingga ia berkecai. Jangan ingat aku tak tahu helah kau, Sarah. Kau itu cuma menantu tak guna.
Hari ini, di majlis nanti, kau jangan sesekali tunjuk muka kau di depan tetamu. Aku dah jemput Maya. Dia jauh lebih layak berdiri di samping Adam daripada perempuan macam kau. Pergi, sambung kerja. Aku melihat serpihan telefonku di lantai. Itu adalah satu-satunya alat komunikasiku dengan dunia luar. Aku memandang wajah wanita tua itu. Ada rasa hiba, namun ada juga satu api yang mula menyala di dalam dadaku. Mereka memanggil aku tidak berguna. Mereka memanggil aku beban. Mereka tidak tahu bahawa saat ini, nyawa syarikat mereka, maruah mereka dan segala kemewahan yang mereka banggakan ini berada di hujung jariku. Majlis malam ini akan menjadi permulaan kepada sebuah pengakhiran. Aku akan terus menjadi menantu tak berguna buat seketika lagi. Aku akan membiarkan mereka menari di atas duri yang mereka tanam sendiri. Kerana apabila saatnya tiba, aku mahu melihat mereka sendiri yang datang merangkak di kakiku. Aku keluar dari stor itu tanpa sepatah kata. Aku menyeka air mata yang hampir jatuh. Bukan kerana sedih, tetapi kerana aku tahu masa untuk aku bersabar sudah hampir tamat. Aku kembali ke dapur, memotong sayur dengan penuh ketelitian. Setiap hirisan adalah simbol kepada setiap luka yang mereka berikan. Dan malam ini, pesta akan bermula. Pesta penyesalan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Dapur utama banglo ini kini bertukar menjadi medan perang yang sesak. Bau haruman masakan yang mahal menusuk hidung. Namun bagi aku, ia hanyalah bau beban kerja yang tidak berkesudahan. Aku berdiri di tengah-tengah kekalutan itu, memakai baju kurung kedah yang sudah luntur warnanya. Jauh berbeza dengan pelayan catering yang berpakaian seragam kemas. Aku bukan pelayan, tetapi tugasan aku jauh lebih berat daripada mereka. Aku perlu memastikan setiap piring yang keluar dari dapur adalah sempurna. Kerana jika ada sedikit celah, namaku jugalah yang akan dilaungkan dengan penuh kemarahan oleh Puan Sri Zainab. Di luar sana, muzik klasika mula berkumandang. Aku dapat mendengar sayup-sayup suara ketawa dan dentingan gelas belaga. Itu adalah dunia yang pernah aku kenali. Dunia korporat yang penuh dengan protokol. Namun malam ini, aku hanya boleh melihatnya dari sebalik tirai dapur yang sedikit terbuka. Aku melihat Adam. Dia nampak sangat segak dengan tuk sedur hitamnya. Dia sedang berdiri di tengah-tengah ruang tamu, dikelilingi oleh rakan-rakan perniagaannya. Wajahnya nampak tenang. Namun, aku tahu ada sesuatu yang dia sembunyikan. Keresahan di matanya tidak dapat menipu aku. Dia tahu syarikatnya sedang goyah. Namun, dia terlalu ego untuk mengakuinya, walaupun kepada isterinya sendiri. Sarah, kenapa kau tercegat di situ? Pergi ke bilik tetamu sekarang. Pastikan tuala dan sabun semuanya tersedia. Dan ingat, jangan sesekali kau keluar melalui pintu depan. Suara Sofia melengking di telingaku. Dia sedang memakai gaun sutera berwarna merah hati yang sangat ketat. Wajahnya disolek tebal sehingga aku hampir tidak mengenalinya. Dia memandang aku dengan rasa benci yang meluap-luap. Di tangannya ada segelas champagne yang sudah separuh kosong. Baik, Sofia, saya pergi sekarang. Jawabku tanpa memandang wajahnya. Aku tidak mahu membuang tenaga untuk bertekak dengan seorang budak yang hanya tahu menghabiskan duit ibunya. Aku berjalan menunduk melalui laluan belakang menuju ke kawasan bilik tetamu. Namun, langkahku terhenti apabila aku melihat Puan Sri Zainab sedang berbual mesra dengan seorang wanita muda yang sangat cantik. Itulah Maya. Dia memakai gaun labuh berwarna perak yang berkilauan di bawah cahaya lampu kristal. Puan Sri memegang tangan Maya dengan penuh kasih sayang. Sesuatu yang tidak pernah dia lakukan kepadaku walaupun sekali dalam tempoh 3 tahun ini. Maya sayang, kamu nampak sangat cantik malam ini. Kalaulah Adam punya pasangan seperti kamu, tentu Z Group akan lebih dipandang tinggi. Bukan macam sekarang, ada beban yang hanya tahu duduk diam di rumah.
kata Puan Sri dengan nada yang cukup kuat untuk aku dengar. Maya ketawa kecil. Suara tawanya kedengaran sangat plastik di telingaku. Puan Sri, janganlah cakap macam itu. Saya yakin Sarah juga ada kelebihannya sendiri. Walaupun mungkin hanya di dapur. Mereka berdua ketawa mengejek. Aku menggenggam hujung bajuku dengan kuat. Hati aku berdenyut sakit. Bukan kerana kata-kata mereka, tetapi kerana pada saat itu, Adam berjalan menghampiri mereka. Dia mendengar setiap patah kata hinaan itu. Dia melihat aku berdiri di sebalik tiang besar, tidak jauh dari situ. Mata kami bertembung sesaat. Aku mengharapkan dia akan berkata sesuatu. Sekurang-kurangnya menyuruh ibunya berhenti menghina isterinya di hadapan orang luar. Namun, Adam hanya mengalihkan pandangannya. Dia tersenyum kepada Maya dan menyambut tangan wanita itu. Maya, terima kasih kerana sudi datang. Papa kamu ada beritahu tentang cadangan pelaburan baru itu. Mereka bertiga kemudiannya berjalan pergi, meninggalkan aku dalam kegelapan bayang-bayang tiang itu. Aku merasa seolah-olah seluruh dunia aku sedang runtuh. Inikah lelaki yang aku cintai? Inikah lelaki yang aku korbankan seluruh kejaya dan masa depanku untuknya? Aku meneruskan langkah ke bilik tetamu dengan perasaan kosong. Di dalam bilik air yang mewah itu, aku melihat wajahku di cermin. Mata aku sembab, wajah aku nampak letih. Aku teringat semula fail-fail keuangan Z Group yang pernah aku semak secara diam-diam di dalam komputer Adam beberapa bulan lepas. Syarikat itu sedang mengalami kebocoran dana yang besar. Projek-projek perumahan mereka banyak yang terbengkalai. Dan yang paling mengejutkan, Puan Sri Zainab telah mempertaruhkan hampir semua aset peribadinya untuk menutup hutang bank. Mereka berada di pinggir jurang, namun mereka masih mahu berlagak seperti raja dan permaisuri. Tiba-tiba, pintu bilik air terbuka. Maya melangkah masuk dengan gaya yang penuh bongkak. Dia terhenti apabila melihat aku sedang mengelap singki. Dia tersenyum sinis sambil mengeluarkan gincunya dari beg tangan jenama mewah yang harganya mungkin setara dengan setahun gaji pembantu rumah. Ups, I tak tahu ada orang di sini. You Sarah kan? Menantu yang istimewa itu, katanya dengan nada menyindir. Aku tidak menjawab. Aku teruskan kerjaku. You tahu tak Sarah, Adam sebenarnya penat. Dia penat kena tanggung you yang tak ada fungsi langsung dalam hidup dia. Lelaki macam Adam perlukan wanita yang boleh bantu dia dalam bisnes, yang boleh bawa dia ke majlis-majlis besar dengan bangga. Bukannya wanita yang hanya tahu pegang kuali dan mop lantai. Maya menghampiri aku. Bau minyak wanginya yang kuat memenuhi ruang kecil itu. Dia membisikkan sesuatu di telingaku. Puan Sri dah janji dengan I. Lepas syarikat ini stabil sikit, dia akan paksa Adam ceraikan you dan I akan ambil tempat you. So, I cadangkan you sedar diri awal-awal. Berambus sebelum you dihalau seperti anjing kurap. Aku berhenti mengelap singki. Aku memalingkan wajahku memandangnya. Untuk pertama kalinya, aku tidak menundukkan pandanganku. Aku melihat terus ke dalam matanya yang penuh dengan kepalsuan. Cik Maya, kataku dengan nada yang tenang tetapi tajam. Dunia ini berputar. Kadang-kadang, orang yang kamu panggil anjing kurap itulah yang sebenarnya memegang kunci pintu rumah kamu. Kamu rasa kamu hebat kerana bapa kamu ada duit? Kamu rasa kamu layak untuk Adam kerana kamu cantik? Kamu belum tahu siapa saya yang sebenarnya. Maya tergelak besar, seolah-olah aku baru sahaja menceritakan lawak paling lucu dalam hidupnya. Wah, beraninya you bercakap macam itu dengan I. You nak tunjuk siapa you yang sebenarnya? Apa? You sebenarnya puteri raja yang menyamar? Come on, Sarah. Don't be so dramatic. You are just a loser. Dia kemudiannya menolak aku dengan bahunya sehingga aku hampir terjatuh dan melangkah keluar dengan penuh kemenangan. Aku menarik nafas dalam-dalam. Sabar, Sarah. Sikit saja lagi. Bisikku pada diri sendiri. Aku keluar dari bilik tetamu dan kembali ke kawasan belakang.
Aku melihat Sofia sedang berbual dengan seorang lelaki di sudut gelap koridor. Lelaki itu nampak mencurigakan, memakai topi yang ditarik rendah. Aku bersembunyi di sebalik langsir besar untuk mendengar perbualan mereka. Kau dah buat apa yang aku suruh? Tanya Sofia dengan suara berbisik. Dah, barang itu ada dalam bilik Puan Sri. Dalam laci bawah sekali. Bila-bila masa kau boleh mulakan lakonan kau? Jawab lelaki itu. Bagus. Pastikan semua orang nampak. Aku nak perempuan tu keluar dari rumah ni malam ni juga. Aku dah muak tengok muka dia yang acah-acah suci tu. Hati aku berdegup kencang. Mereka sedang merancang sesuatu untuk menjebak aku. Adakah ini masanya? Adakah ini saat yang akan mengubah segalanya? Aku segera bergerak ke arah bilik Puan Sri Zainab. Aku perlu tahu apa yang mereka letakkan di sana. Namun, sebelum aku sempat sampai ke bilik itu, aku terdengar jeritan Sofia dari ruang tamu utama. Mama, rantai belian Mama yang baru beli tu hilang. Sofia nampak tadi ada orang masuk bilik Mama. Suasana majlis yang meriah tiba-tiba menjadi sunyi sepi. Muzik dihentikan. Semua mata tertumpu ke arah Sofia yang sedang berlari mendapatkan ibunya dengan wajah yang kononnya cemas. Apa? Rantai itu harganya ratusan ribu ringgit. Siapa yang berani masuk bilik aku? Puan Sri Zainab menjerit. Wajahnya berubah pucat kemudian merah padam. Sofia nampak Sarah tadi, Mama. Dia nampak mencurigakan sangat. Asyik mundar-mandir dekat kawasan bilik Mama. Sofia menuding jari ke arah aku yang baru sahaja muncul di pintu belakang ruang tamu. Semua tetamu berpaling memandang aku. Ratusan pasang mata melihat aku dengan pandangan yang menghakimi. Aku melihat Adam. Dia berdiri kaku. Wajahnya menunjukkan rasa malu yang amat sangat. Dia tidak melangkah ke arahku. Dia hanya menunduk seolah-olah mahu menyorokkan wajahnya daripada kawan-kawannya. Sarah, sini kau! Puan Sri Zainab meluru ke arahku. Dia merentap lenganku dengan kasar sehingga aku terseret ke tengah-tengah ruang tamu. Mana kau sorot rantai aku? Dasar pencuri! Aku dah agak dah, kau ni memang pembawa sial dalam keluarga aku. Kau dengki dengan aku sebab itu kau curi harta aku, kan? Saya tak ambil, Puan Sri. Saya tak masuk pun bilik Puan Sri tadi. Jawabku dengan tegas, walaupun suaraku sedikit bergetar. Jangan nak menipu. Sofia nampak dengan mata kepala dia sendiri. Pengawal, pergi periksa bilik perempuan ni sekarang. Dan periksa sekali bilik aku. Tengok kalau dia ada sorok di mana-mana. Perintah Puan Sri. Aku berdiri di tengah-tengah dewan itu. Dikelilingi oleh manusia-manusia kaya yang sedang memandang rendah kepadaku. Aku merasa sangat gedil. Namun di dalam hati, aku merasa satu kekuatan yang luar biasa. Inilah kemuncak penghinaan mereka. Inilah saat di mana topeng mereka akan mula retak. Beberapa minit kemudian, seorang pembantu rumah berlari turun dari tingkat atas sambil membawa sebuah kotak kecil berwarna baldu merah. Puan Sri, saya jumpa benda ni dalam bilik Sarah. Di bawah bantal dia. Puan Sri Zainab merampas kotak itu dan membukanya. Di dalamnya, seutas rantai belian yang berkilauan terselah. Tetamu mula berbisik-bisik. Tak sangka ya, menantu sendiri pun mencuri. Itulah, ambil orang bawah buat menantu, macam ni lah jadinya. Puan Sri Zainab mengangkat tangannya dan satu tamparan sulung hinggap di pipiku. Pang! Sakitnya terasa hingga ke tulang. Tetapi yang lebih sakit adalah apabila aku melihat Adam. Dia masih diam. Dia tidak berkata, tunggu dulu, biarkan dia jelaskan. Dia hanya memandang aku dengan rasa jijik. Puas hati kau? Kau nak malukan aku depan kawan-kawan aku? Kau nak hancurkan maruah syarikat aku pada hari ulang tahun ini? Puan Sri Zainab mencengkam daguku. Malam ini juga, kau berambus dari rumah aku. Adam, kau dengar tak? Ceraikan dia sekarang juga. Adam melangkah setapak ke hadapan. Suaranya serak. Sarah, kenapa awak buat macam ni? Saya dah bagi awak tempat tinggal.
Saya bagi awak makan. Kenapa awak balas macam ni pada keluarga saya? Aku tergelak kecil. Ketawa yang kedengaran sangat pedih. Awak tanya kenapa saya buat macam ni? Adam, selama 3 tahun saya jadi isteri awak, pernah tak awak tanya apa yang saya rasa? Pernah tak awak tanya kenapa saya tinggalkan kerjaya saya demi awak? Awak lebih percaya pada lakonan adik awak daripada isteri awak sendiri. Diam. Kau tak layak nak panggil dia suami lagi. Sofia mencelah sambil tersenyum puas di belakang ibunya. Aku memandang mereka semua satu persatu. Puan Sri yang angkuh, Sofia yang licik, Maya yang gembira melihat kejatuhanku, dan Adam yang pengecut. Baiklah, kalau itu yang korang mahu, saya akan pergi, kataku dengan tenang. Aku membuka cincin perkahwinan di jariku dan meletakkannya di atas meja yang berhampiran. Tapi ingat satu perkara. Apa yang korang nampak malam ini bukannya kehilangan rantai, tapi korang sedang kehilangan satu-satunya perkara yang boleh menyelamatkan korang daripada kehancuran. Aku berpaling dan berjalan keluar melalui pintu besar rumah itu. Untuk pertama kalinya, aku tidak menggunakan pintu belakang. Aku berjalan dengan kepala tegak, merentasi barisan kereta mewah yang tersusun di laman rumah. Hujan mula turun dengan lebat, membasahi tubuhku. Namun, aku tidak peduli. Setiap titisan hujan itu seolah-olah mencuci segala kotoran penghinaan yang aku terima selama ini. Aku mengeluarkan sekeping kad dari dalam poket baju kurungku yang masih kering. Kad itu adalah milik Encik Haris. Aku berjalan menuju ke pondok pengawal dan menggunakan telefon di situ untuk mendayang satu nombor. Encik Haris, ini Sarah. Puan Sarah? Kenapa suara puan macam itu? Puan di mana? Saya di luar, di tepi jalan. Encik Haris, rancangan kita mulakan sekarang. Jangan tunggu lagi. Saya mahu Z Group jatuh sedalam-dalamnya esok pagi. Biar mereka tahu rasa kehilangan yang sebenarnya. Aku mematikan talian. Aku memandang ke arah banglo mewah yang masih terang benderang itu. Di dalamnya, mereka mungkin sedang merayakan kemenangan mereka kerana berjaya membuang aku. Mereka tidak tahu bahawa esok, apabila matahari terbit, istana pasir yang mereka banggakan itu akan runtuh menyembah bumi. Dan hanya aku, menantu tak berguna ini, yang memegang sahu untuk menyelamatkan mereka. Tapi tidak hari ini. Hari ini, biarlah mereka merasa dinginnya malam yang aku lalui selama ini. Hujan semakin lebat. Seolah-olah langit juga turut menangis menyaksikan ketidakadilan yang berlaku. Aku berjalan di tepi jalan raya yang sunyi, membiarkan air hujan membasahi setiap inci tubuhku. Baju kurung kedah yang aku pakai kini melekat pada kulit, terasa berat dan dingin. Namun, anehnya, aku tidak merasa menggigil. Di dalam dadaku ada api yang menyala marak, memberikan kehangatan yang tidak pernah aku rasakan selama 3 tahun tinggal di rumah itu. Lampu-lampu jalan memantul di atas lopak air, mencipta cahaya yang berkilauan tetapi kabur. Aku melihat bayang-bayang diriku sendiri di permukaan air. Siapakah Saraya sekarang? Adakah dia masih wanita lemah yang hanya tahu menunduk apabila dihina? Tidak. Sarah yang itu sudah mati di tengah-tengah dewan tadi, tepat ketika tamparan Puan Sri Zainab hinggap di pipiku. Sarah yang berdiri di sini sekarang adalah wanita yang sudah melepaskan rantaian yang membelenggu dirinya. Sebuah kereta hitam mewah berhenti perlahan di sisiku. Cermin tingkap diturunkan dan wajah Encik Haris muncul di sebalik kegelapan malam. Wajahnya penuh dengan rasa simpati dan hormat. Dia segera keluar dari kereta dengan sekaki payung besar melindungi aku daripada terus disirami hujan. Puan Sarah, Puan patut hubungi saya lebih awal. Mari, masuk ke dalam kereta. Puan boleh jatuh sakit kalau terus begini, katanya dengan nada cemas. Aku melangkah masuk ke dalam perut kereta yang hangat. Bau kulit yang mahal dan haruman maskulin yang lembut
mengingatkan aku kepada kehidupan lamaku. Kehidupan yang aku tinggalkan demi sebuah janji. Encik Haris menghulurkan sehelai tuala putih yang bersih kepadaku. Terima kasih Encik Haris, bisikku perlahan sambil mengeringkan rambutku. Puan, saya sudah melihat apa yang berlaku melalui laporan pemandu yang saya hantar untuk memantau kawasan rumah itu secara rahsia. Mereka benar-benar melampau. Bagaimana mereka boleh menuduh Puan mencuri? Mereka tidak tahu Puan adalah pemilik sebenar kepada hampir 40% saham Z Group melalui dana amanah arwah Tan Sri. Aku tersenyum tawa. Mereka hanya nampak apa yang mereka mahu nampak, Encik Haris. Bagi mereka, saya hanyalah seorang pengemis yang menumpang senang. Mereka terlalu sombong dengan gelaran dan harta, sehingga terlupa bahawa harta itu boleh ditarik balik dalam sekelip mata. Encik Haris menyerahkan satu beg fail kulit kepadaku. Ini adalah dokumen yang Puan minta. Semuanya sudah siap. Notis tuntutan hutang daripada bank-bank utama akan dihantar ke pejabat Z Group tepat pukul 9 pagi esok. Selain itu, saya juga sudah membekukan dana kecemasan syarikat yang selama ini Puan top up menggunakan akaun peribadi Puan. Mulai saat ini, Z Group tidak mempunyai sebarang tunai untuk beroperasi. Aku membelik helaian kertas di dalam fail itu. Angka-angka merah yang menunjukkan kerugian syarikat itu nampak begitu jelas. Selama ini, aku yang duduk diam di dapur menggunakan kemahiran auditku untuk mengimbangi akaun mereka secara senyap. Aku memindahkan dividen dari pelaburan peribadiku ke dalam akaun syarikat untuk memastikan pekerja-pekerja Z Group tetap mendapat gaji walaupun syarikat sedang rugi. Aku melakukan semua itu kerana aku menghormati arwah bapa mentuaku yang sangat menyayangi syarikat itu. Sekarang, biarlah mereka menguruskan syarikat itu dengan kebijaksanaan mereka sendiri, kataku tegas. Bawa saya ke hotel, Encik Haris. Saya perlukan rehat. Esok adalah hari yang panjang. Sementara itu, di banglo mewah Puan Sri Zainab, suasana kerajaan sudah pun tamat. Namun, ketegangan baru sahaja bermula. Puan Sri duduk di ruang tamu dengan wajah yang puas, memegang rantai berlian yang dijumpai itu. Di sebelahnya, Maya sedang menghidangkan teh, cuba untuk mengambil hati wanita tua itu. Nasib baik Sofia perasan tadi. Kalau tidak, habis lesap harta mama, kata Sofia sambil menjeling ke arah Adam yang duduk diam di sudut sofa. Adam nampak sangat tidak bermaya. Dia memandang cincin perkahwinan Sarah yang ditinggalkan di atas meja. Ada satu perasaan yang tidak enak bersarang di hatinya. Dia teringat wajah Sarah sebelum wanita itu melangkah keluar. Sarah tidak menangis. Dia tidak merayu. Matanya nampak sangat tajam dan dingin. Sesuatu yang tidak pernah Adam lihat sepanjang perkahwinan mereka. Adam, kenapa kamu diam saja? Kamu patut gembira. Perempuan pembawa sial itu sudah keluar dari rumah ini. Esok, Mama nak kamu pergi jumpa peguam. Uruskan penceraian secepat mungkin. Maya ada di sini. Dia jauh lebih baik untuk kamu, kata Puan Sri Zainab dengan nada memerintah. Ma, bukankah ini terlalu cepat? Lagipun, Sarah dah 3 tahun jaga Mama. Dia yang masak, dia yang uruskan ubat-ubatan Mama. Adam akhirnya bersuara, walaupun nadanya sangat rendah. Jaga Mama, itu memang tugas dia sebagai menantu yang menumpang di sini. Kamu jangan nak jadi lemah, Adam. Tengok syarikat kita sekarang, tengah susah kan? Kalau kamu kahwin dengan Maya, bapa Maya boleh bantu kita. Sarah, apa dia boleh bagi? Habiskan duit, adalah. Puan Sri membentak. Tiba-tiba, telefon bimbit Adam berdering. Ia adalah panggilan daripada akaunten syarikatnya. Adam mengerutkan dahi. Kenapa akaunten menelefon pada waktu lewat begini? Hello, Razif? Kenapa ni? Wajah Adam tiba-tiba berubah menjadi pucat pasi. Dia bangun dari sofa, tangannya menggigil memegang telefon. Apa maksud kamu akaun kita dibekukan? Dana tambahan dari pelabur misteri itu ditarik balik?
Razif, kau jangan main-main. Esok kita ada pembayaran besar kepada kontraktor projek Damansara. Suara di hujung talian itu kedengaran cemas. Tuan Adam, saya baru dapat notis melalui email. Pelabur itu, SR Investments, telah membatalkan semua kontrak sokongan keuangan serta-merta. Bukan itu sahaja, pihak bank juga sudah mengeluarkan arahan pembekuan ke atas semua aset Z Group kerana pelanggaran syarat pinjaman. Tuan, kita dalam masalah besar. Kita mungkin muflis dalam masa 48 jam. Telefon itu terlepas dari tangan Adam. Puan Sri Zainab dan Sofia serentak bangun. Apa yang berlaku, Adam? Apa yang muflis? Tanya Puan Sri dengan suara yang bergetar. Syarikat kita dah tak ada duit, Ma. Pelabur yang selama ini selamatkan kita secara diam-diam dah tarik diri. Bank nak sita semua aset kita. Adam menjawab dalam keadaan terpinga-pinga. Maya yang mendengar perkataan muflis itu segera meletakkan cawan tehnya. Wajahnya yang tadi manis berubah menjadi kelat. Muflis? Adam, you biar betul? I thought Z Group is solid. I tak tahu, Maya. I ingat pelabur itu akan terus bantu kita. Oh my God. I think I have to go now. I ada hal penting esok pagi, kata Maya tergesa-gesa. Dia tidak mahu terlibat dengan keluarga yang bakal jatuh miskin. Tanpa mempedulikan Puan Sri Zainab yang memanggilnya, Maya segera keluar dari rumah itu. Puan Sri Zainab jatuh terduduk di atas sofa. Jantungnya berdegup kencang. Tak mungkin. Ini semua kerja Sarah. Dia pembawa sial. Lepas dia keluar, semua ni jadi. Sofia pula mula panik. Ma, macam mana dengan kad kredit Sofia? Sofia baru saja nak beli beg baru esok. Di tengah-tengah kekalutan itu, Adam berjalan ke arah bilik stor tempat Sarah selalu menyimpan barang-barangnya. Dia mahu mencari sesuatu. Mungkin ada jawapan di sana. Di dalam bilik kecil yang suram itu, Adam melihat sebuah kotak kayu yang tersimpan di bawah rak. Dia membukanya. Di dalamnya, ada sebuah ijazah sarjana muda perakaunan kelas pertama dari universiti terkemuka di London. Ada juga sijil-sijil penghargaan sebagai akaunten terbaik tahunan dari firma audit antarabangsa. Adam tergamam. Dia tahu Sarah pandai, tapi dia tidak pernah tahu bahawa isterinya adalah seorang profesional yang sangat hebat. Selama ini dia menganggap Sarah hanya belajar setakat sekolah menengah kerana ibunya selalu berkata begitu. Kemudian, Adam menemui satu buku nota kecil. Dia membukanya dan membaca helaian demi helaian. Di dalamnya, terkandung segala catatan keuangan Z Group. Sarah telah mencatatkan setiap sen yang keluar dan masuk. Dia juga mencatatkan setiap kali dia memindahkan wang peribadinya ke dalam akaun syarikat untuk menutup lubang hutang yang dicipta oleh Adam dan ibunya. Pada helaian terakhir, ada satu nota kecil yang ditulis baru-baru ini. Adam, saya tahu awak sedang tertekan dengan hutang syarikat. Jangan risau. Saya akan pastikan pekerja-pekerja kita dapat gaji bulan ini. Saya akan gunakan dividen saya lagi. Saya buat semua ni sebab saya sayangkan awak dan saya hormat pada arwah bapa. Tapi saya penat, Adam. Saya penat menjadi orang yang tidak wujud di mata awak. Air mata Adam mula menitis ke atas kertas itu. Dia tersedar akan kesilapannya yang sangat besar. Dia telah membuang permata demi segenggam pasir. Dia telah menghina wanita yang selama ini menjadi tulang belakang kepada kekayaannya. Sarah, apa yang aku dah buat? Tangis Adam sendirian di dalam bilik stor yang gelap itu. Namun, di luar sana, roda takdir sudah mula berputar. Sarah tidak lagi berada di sana untuk membaiki keadaan. Kehancuran Z Group baru sahaja bermula. Dan kali ini, tiada siapa yang akan mengulurkan tangan untuk membantu.
Puan Sri Zainab yang angkuh akan segera menyedari bahawa maruah yang dia banggakan itu hanyalah dibina di atas belas kasihan seorang menantu yang dia panggil tidak berguna. Aku berdiri di balkoni bilik hotel, memandang ke arah bandaraya yang sibuk. Di tanganku ada sekeping kad akses dengan logo SR Investments. Esok, aku bukan lagi Sarah yang memakai baju kurung luntur dan memegang kuali. Esok, aku adalah pemilik takdir mereka. Dan aku akan pastikan mereka merasai setiap kepahitan yang telah mereka berikan kepadaku. Selamat malam, Adam. Selamat malam, Puan Sri. Esok akan menjadi mimpi ngeri yang paling indah buat korang. Bisikku ke arah angin malam. Matahari terbit dengan cahaya yang sangat terang di ufuk timur Kuala Lumpur. Tetapi bagi penghuni banglo Puan Sri Zainab, cahaya itu terasa seperti api yang membakar. Tidak ada lagi bau haruman kopi herba yang menenangkan di pagi hari. Tidak ada lagi bunyi dentingan pinggan mangkuk yang disusun rapi di dapur. Yang ada hanyalah kesunyian yang menyesakkan, diselangi dengan bunyi deringan telefon yang tidak henti-henti dari ruang tamu. Aku berdiri di depan cermin besar di bilik hotel suite mewahku. Di atas katil, terletak sepasang sut pejabat berwarna biru gelap yang ditempah khas dari London. Kainnya halus, potongannya tajam, mencerminkan identiti sebenar yang selama ini aku sembunyikan di sebalik apron dapur. Aku mengenakan kemeja putih sutera di dalam dan menyarungkan jaket itu ke tubuhku. Aku melihat pantulan diriku. Rambut yang selalunya diikat kemas untuk memudahkan kerja dapur, kini dibiarkan beralun di bahu. Wajah yang selalunya pucat tanpa sebarang solekan, kini dihiasi dengan solekan corporate yang minimalis, tetapi memberikan aura kuasa. Gincu berwarna merah bata memberikan penegasan pada bibirku yang selama ini lebih banyak membisu daripada bersuara. Sarah yang baru. Bisikku pada pantulan di cermin. Pintu bilik diketuk perlahan. Encik Haris masuk dengan wajah yang serius. Di tangannya ada sebuah tablet yang memaparkan berita ekonomi semasa. Puan Sarah, berita tentang krisis Z Group sudah mula tersebar. Saham mereka menjatuh sebanyak 30% sebaik sahaja pasaran dibuka pagi ini. Ramai kontraktor sudah mula berkumpul di depan pejabat mereka di Menara Z. Mereka mahukan tuntutan bayaran, lapor Encik Haris. Aku mengambil tablet itu dan membaca tajuk utama. Z Group diambang muflis. Adakah ini pengakhiran empayar Tan Sri Mansur? Biarkan mereka panik sedikit lagi, Encik Haris. Saya mahu mereka sedar bahawa selama ini mereka tidak berpijak di bumi yang nyata. Berikan arahan kepada pasukan kita untuk bersedia di lobi Menara Z pada pukul 10 pagi. Kita akan masuk sebagai wakil SR Investments, kataku dengan nada yang tenang tetapi tegas. Sementara itu, di Menara Z, suasana bagaikan neraka. Adam berlari dari satu pejabat ke pejabat yang lain dengan fail yang bersepah di tangan. Setiausahanya sedang menangis di meja kerana diancam oleh pemiutang melalui telefon. Mana akaunten? Mana Razif? Kenapa dia tak angkat telefon? Jerit Adam di tengah-tengah koridor. Tuan Adam, Razif dah letak jawatan pagi tadi melalui email. Dia kata dia tak mahu terlibat dengan syarikat yang bakal disiasat atas tuduhan penggelapan wang. Jawab seorang kaki tangan dengan suara yang menggigil. Adam jatuh terduduk di kerusi kepunyaan arwah ayahnya. Dia memandang potret ayahnya yang tergantung di dinding. Dia merasa sangat kerdil. Selama ini, dia menyangka dia adalah seorang pengurus yang hebat. Dia menyangka kejayaan syarikat ini adalah kerana reka bentuk arkiteknya yang inovatif. Dia tidak pernah sedar bahawa di belakang tabir, Sarah telah bekerja lebih kuat daripada mana-mana akaunten bertauliah untuk menutup segala kecacatan pengurusannya. Puan Sri Zainab dan Sofia tiba-tiba merempur masuk ke dalam pejabat Adam. Puan Sri nampak sangat pucat. Manakala Sofia masih sibuk dengan telefon bimbitnya, cuba menghubungi rakan-rakan sosialitnya untuk meminjam wang. Adam, apa yang berlaku di bawah?
Kenapa ada ramai orang menjerit-jerit nama keluarga kita di lobi? Tanya Puan Sri dengan suara yang tersekat-sekat. Bank dah hantar notis hitam, Ma. Kalau kita tak bayar 10 juta ringgit sebelum pukul 2 petang ini, bangunan ini akan ditutup. Semua akaun peribadi kita juga sudah dibekukan untuk siasatan. Jawab Adam lemah. 10 juta? Mana kita nak cari duit sebanyak itu dalam masa beberapa jam? Adam, hubungi Bapa Maya. Dia kan kawan baik arwah papa kamu. Dia mesti boleh tolong. Puan Sri masih menaruh harapan. Adam ketawa sinis. Ma, Maya dah blok nombor Adam. Bapa dia pun dah keluarkan kenyataan media pagi tadi yang mereka tak ada kaitan lagi dengan Z Group. Mereka itu seperti jerung, Ma. Bila nampak darah, mereka lari atau mereka makan kita. Mereka bukan kawan. Sofia menghentakkan kakinya. Ini semua salah, Sarah. Kalau dia tak keluar dari rumah tu, mesti siang ni tak jadi. Ma, Sofia rasa Sarah yang sabotaj syarikat kita. Dia kan selalu guna laptop Adam? Diam, Sofia. Berhenti salahkan Sarah. Jerkah Adam secara tiba-tiba. Suaranya bergema di seluruh bilik itu, membuatkan Puan Sri dan Sofia terdiam seketika. Abang dah jumpa CJ Sarah. Dia akaunten kelas pertama. Selama ini, dia yang selamatkan kita guna duit dia sendiri. Kita yang bodoh, Sofia. Kita yang halau satu-satunya orang yang hargai kita. Puan Sri Zainab tergamam. Apa kamu cakap? Sarah ada duit? Duit dari mana? Dia kan anak orang kampung. Duit dari titik peluh dia sendiri sebelum dia kahwin dengan Adam, Ma. Dia melabur. Dia ada firma pelaburan sendiri secara rahsia. Dan kita layan dia macam sampah, kata Adam sambil meraup mukanya. Tiba-tiba, pintu pejabat dibuka dengan kasar. 2 orang pengawal keselamatan syarikat masuk dengan wajah serba salah. Tuan Adam, wakil dari SR Investment sudah sampai. Mereka kata mereka mahu berjumpa dengan pemilik syarikat untuk membincangkan tentang pengambil alihan aset. Puan Sri Zainab segera berdiri tegak. Dia cuba membetulkan tudungnya yang sedikit sengit. SR Investments? Itu syarikat pelaburan gergasi yang baru beli banyak hartanah di pusat bandar kan? Mungkin mereka datang nak selamatkan kita. Cepat, suruh mereka masuk. Adam juga berdiri. Berharap ada sinar di hujung terowong yang gelap ini. Beberapa saat kemudian, kedengaran bunyi tapak kasut tumit tinggi yang berirama di koridor. Bunyi itu tenang, konsisten dan penuh dengan keyakinan. Pintu pejabat terbuka luas. Encik Haris masuk terlebih dahulu, diikuti oleh beberapa orang peguam dan pembantu peribadi yang membawa beg fail kulit. Mereka berdiri di kiri dan kanan pintu, memberi laluan kepada bos mereka. Apabila susuk tubuh itu melangkah masuk, masa seolah-olah terhenti di dalam bilik itu. Puan Sri Zainab melopong. Sofia terlepas telefon bimbitnya ke lantai. Adam pula merasa jantungnya seakan berhenti berdegup. Seorang wanita cantik berpakaian sut biru gelap yang sangat elegan berdiri di hadapan mereka dengan wajah yang tenang tanpa sebarang emosi. Matanya yang tajam memandang tepat ke arah Puan Sri Zainab. "Selamat pagi, Puan Sri." "Selamat pagi, Adam," kata wanita itu. Suaranya merdu, tetapi kedengaran sangat dingin, seperti ais yang menyentuh kulit. Sarah? Bisi Adam. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihat. Isterinya yang semalam basah kuyup dihina di tengah hujan, kini berdiri di situ sebagai simbol kekuasaan. "Puan Sarah untuk kamu, Adam," celak Encik Haris dengan tegas. Puan Sarah adalah pemilik tunggal dan ketua pegawai eksekutif SR Investments. Beliau juga merupakan pemegang taruh terbesar dalam Z Group melalui akaun amanah yang korang tidak pernah tahu kewujudannya. Puan Sri Zainab cuba untuk bersuara, tetapi kerongkongnya terasa kering. "Sarah, apa maksud semua ini? Kamu sengaja nak kenakan kami ke?" Aku berjalan perlahan menuju ke meja besar Adam. Aku menyentuh permukaan meja itu dengan jari-jariku. Meja yang dulu nampak sangat gah,
kini nampak rapuh di mataku. Saya tidak kenakan sesiapa, Puan Sri, kataku sambil berpaling memandangnya. Saya cuma melakukan apa yang korang mahu. Korang mahu saya keluar dari hidup korang, bukan? Korang kata saya tidak berguna. Jadi, saya tarik balik semua kegunaan saya daripada syarikat ini. Dan inilah hasilnya. Kehancuran yang korang bina sendiri atas dasar keangkuhan. Sarah, tolonglah. Jangan macam ni. Abang minta maaf. Adam merayu. Dia cuba menghampiri aku tetapi dihalang oleh Encik Aris. Aku memandang Adam. Ada rasa sakit yang menyucuk di hati apabila melihat wajah lelaki yang pernah aku cintai itu. Namun, rasa sakit itu segera aku padamkan dengan ingatan tentang tamparan ibunya dan diamnya Adam ketika aku dihina. Maaf tidak boleh membayar hutang 10 juta ringgit yang perlu dijelaskan sebelum pukul 2 petang ini, Adam, kataku. Saya datang ke sini bukan sebagai isteri kamu. Saya datang sebagai pelabur yang ingin menuntut hak saya. SR Investments telah membeli semua hutang Z Group daripada pihak bank. Secara teknikalnya, bangunan ini, rumah yang korang tinggal, malah kereta yang korang pandu, sekarang adalah milik saya. Sofia tiba-tiba menjerit. Kau menipu! Mana kau dapat duit sebanyak itu? Kau mesti dah curi harta arwah papa. Ma, tengoklah dia ni. Dia memang penipu. Aku memandang Sofia dengan pandangan yang kosong. Sofia, kamu masih tidak berubah. Masih lagi dengan tuduhan melulu. Untuk pengetahuan kamu, arwah papa kamu sangat mengenali siapa saya. Beliau tahu anak-anak dan isterinya tidak mampu menguruskan harta dengan baik. Sebab itu, beliau meletakkan dana amanah utama di bawah pengurusan saya. Beliau mahu saya melindungi syarikat ini daripada korang sendiri. Dan nampaknya, firasat beliau sangat tepat. Puan Sri Zainab jatuh terduduk di atas sofa. Wajahnya yang sombong, kini diganti dengan ketakutan yang amat sangat. Sarah, Puan Sri minta maaf. Puan Sri hilaf. Tolonglah, jangan ambil rumah itu. Itu satu-satunya kenangan Puan Sri dengan arwah suami. Puan Sri, aku merendahkan tubuhku sedikit agar mataku separas dengan matanya. Semalam ketika saya dihalau dalam hujan, Puan Sri tidak fikir tentang kenangan saya dengan arwah papa. Puan Sri tidak fikir tentang maruah saya sebagai seorang manusia. Puan Sri cuma fikir tentang emas dan berlian yang saya tidak pernah sentuh. Sekarang Puan Sri mahu bercakap tentang belas kasihan? Aku berdiri semula dan memberi isyarat kepada Encik Haris. Ini adalah dokumen perjanjian, kata Encik Haris sambil meletakkan beberapa helaian kertas di atas meja. Puan Sarah bersedia untuk memberikan korang tempoh seminggu untuk keluar dari rumah itu secara sukarela. Syarikat Z Group pula akan distruktur semula di bawah SR Investments. Adam, kamu boleh kekal sebagai arkitek junior jika kamu mahu, tetapi kamu tidak lagi mempunyai kuasa dalam pengurusan. Jika tidak setuju, pihak mahkamah akan mengambil alih segala-galanya esok pagi. Adam melihat kertas itu dengan tangan yang menggigil. Dia memandang aku, mengharapkan ada sedikit kelembutan di mataku. Tetapi dia hanya menemui tembok yang teguh. Sarah, awak betul-betul nak buat kami macam ni? Tanya Adam dengan suara yang pecah. Saya hanya pulangkan apa yang korang beri pada saya, Adam. Jawabku. Korang beri saya kehampaan. Jadi, saya pulangkan korang realiti. Nikmatilah minggu terakhir korang sebagai orang kaya. Kerana selepas ini, korang akan tahu apa maksudnya hidup tanpa perlindungan orang yang korang panggil tidak berguna. Aku berpaling dan berjalan keluar dari pejabat itu. Setiap langkahku terasa ringan. Di belakangku, aku dapat mendengar bunyi tangisan Puan Sri Zainab dan jeritan marah Sofia yang tidak berpuas hati. Adam pula hanya diam. Mungkin dia akhirnya tersedar bahawa syurga yang dia miliki selama ini hanyalah pinjaman daripada wanita yang dia khianati. Sebaik sahaja aku sampai di lobi Menara Z, berpuluh-puluh wartawan menyerbu ke arahku.
Kilatan kamera menyambar wajahku dari segenap arah. Puan Sarah, adakah benar SR Investments akan mengambil alih Z Group? Puan Sarah, apa hubungan Puan dengan keluarga Tan Sri Mansur? Aku berhenti seketika, memakai cermin mata hitamku. Aku memberikan senyuman nipis ke arah kamera. Z Group akan melalui fasa transformasi. Dan tentang keluarga itu, mereka hanya sebahagian daripada sejarah yang sudah saya tutup bukunya. Harap maklum, kataku sebelum melangkah masuk ke dalam kereta limosin yang sudah sedia menunggu. Di dalam kereta, aku bersandar pada kerusi. Jantungku berdegup kencang. Ini baru permulaan. Aku tahu Sofia tidak akan duduk diam. Aku tahu Puan Sri Zainab akan cuba menggunakan taktik kotor yang lain. Dan Adam adalah kelemahanku yang paling besar. Tetapi aku sudah berjanji pada diriku sendiri. Tidak akan ada lagi air mata untuk mereka. Hanya ada keadilan. Encik Haris, pastikan semua aset disita mengikut jadual. Jangan beri sebarang ruang untuk mereka memindahkan apa-apa barang berharga dari rumah itu. Saya mahu mereka keluar sehelai sepinggang, sama seperti saya semalam. Arahku. Baik, Puan Sarah. Semuanya akan diuruskan. Jawab Encik Haris. Kereta itu meluncur laju membelah kesesakan jalan raya. Aku memandang keluar tingkap. Di suatu sudut jalan, aku melihat seorang wanita sedang menggendong anaknya sambil menjual tisu di lampu isyarat. Aku teringat ibuku di kampung. Ibu yang selalu berpesan agar sentiasa bersabar dan berbudi. Maafkan Sarah, Ibu. Sarah terpaksa menjadi kejam untuk mempertahankan maruah yang mereka pijak-pijak. Kerana kadang-kadang, manusia hanya akan belajar menghargai sesuatu apabila mereka kehilangan segalanya. Dinding pejabat yang diperbuat daripada kaca luksina ini membolehkan aku melihat seluruh kota Kuala Lumpur yang sedang sibuk. Namun, fikiranku melayang jauh ke sebuah banglo yang kini sedang diselubungi mendung kegelapan. Aku tahu, saat ini Puan Sri Zainab sedang meratapi nasibnya di ruang tamu yang luas itu. Aku tahu, Sofia sedang memaki hamun takdir yang menarik balik segala kemewahannya. Dan Adam mungkin sedang duduk di tepi katil, memandang ruang kosong di sebelahnya yang dulu diisi oleh aku, menantu yang dia anggap tidak wujud. Aku menghirup kopi hitam tanpa gula. Rasanya pahit, sama seperti kenangan yang aku simpan selama 3 tahun ini. Tiba-tiba, interkom di mejaku berbunyi. Puan Sarah, Tuan Adam ada di bawah. Beliau berkeras mahu berjumpa dengan Puan. Katanya ini soal peribadi, bukan soal syarikat. Suara pembantu peribadiku Linda kedengaran di hujung talian. Aku terdiam seketika. Biarkan dia naik, Indah. Tapi pastikan pengawal keselamatan bersedia di luar pintu. Beberapa minit kemudian, pintu pejabatku terbuka. Adam melangkah masuk. Penampilannya sangat berbeza dengan Adam yang aku kenali. Rambutnya serabai, matanya merah kerana kurang tidur dan kemejanya nampak renyuh. Dia berdiri di tengah bilik, memandang aku dengan pandangan yang penuh dengan kerinduan, penyesalan dan juga sedikit ketakutan. Sarah, awak nampak sangat berbeza, katanya perlahan. Suaranya serak. Aku tidak bangun dari kerusiku. Aku hanya menyandarkan badan dan memandangnya dengan wajah tanpa ekspresi. Masa mengubah manusia, Adam, dan keadaan memaksa manusia untuk menunjukkan siapa mereka yang sebenarnya. Ada apa awak ke sini? Saya rasa Encik Haris sudah jelaskan segala-galanya dalam dokumen semalam. Adam berjalan setapak demi setapak menghampiri mejaku. Saya bukan datang sebagai wakil Z Group. Saya datang sebagai suami awak, Sarah. Saya minta maaf. Saya tahu kata-kata maaf saya tak akan dapat memadamkan segala luka yang saya dan keluarga saya berikan. Tapi tolonglah, berikan saya peluang kedua. Kita boleh mulakan semula. Saya akan berubah. Saya akan lindungi awak daripada Mama dan Sofia. Aku ketawa kecil. Ketawa yang tidak sampai ke mata. Peluang kedua? Adam, awak sedar tak apa yang awak cakap ni? Awak nak lindungi saya sekarang?
Selepas saya menjadi CEO SR Investments, selepas saya memiliki segala-galanya. Di mana awak ketika saya dihina sebagai pencuri di hadapan tetamu awak? Di mana awak ketika saya dihujani maki hamun setiap pagi hanya kerana suhu air herba yang tidak kena? Saya tersepit, Sarah. Mama, dia ibu saya. Dan saya adalah isteri awak. Orang yang awak janji akan jaga di hadapan Tuhan. Aku memotong kata-katanya dengan nada yang sedikit tinggi. Berhenti memberi alasan, Adam. Awak bukan tersepit. Awak cuma pengecut. Awak lebih sayangkan keselesaan hidup awak daripada maruah isteri awak. Dan sekarang, apabila keselesaan itu hilang, awak datang merayu pada saya. Adam menundukkan kepalanya. Bahunya terketar-ketar. Dia mula menangis. Saya tahu saya salah. Saya sangat bodoh. Saya baru tersedar betapa besarnya pengorbanan awak selama ini. Saya tengok nota-nota awak di bilik stor. Saya tengok macam mana awak selamatkan syarikat papa saya secara diam-diam. Kenapa awak tak beritahu saya dari awal, Sarah? Sebab saya mahu melihat keikhlasan awak, Adam. Saya mahu tahu, adakah awak cintakan Sarah, anak orang kampung yang miskin? Atau awak hanya cintakan apa yang Sarah boleh berikan? Ternyata awak tidak cintakan kedua-duanya. Awak hanya cintakan diri sendiri. Aku berdiri dan berjalan ke arah tingkap, membelakangkan Adam. Tempoh seminggu itu tetap berjalan, Adam. Saya tidak akan tarik balik Samasita itu. Rumah itu akan dilelong dan Z Group akan dijenamakan semula. Kamu semua perlu cari tempat tinggal baru. Tapi Mama sakit, Sarah. Dia tak kuat nak hadapi semua ni. Dia asyik panggil nama awak. Dia menyesal. Adam merayu lagi. Dia menyesal sebab dia dah tak ada pembantu rumah percuma. Dia menyesal sebab dia dah tak ada orang untuk dimaki. Dia menyesal sebab dia takut jatuh miskin, kataku tanpa berpaling. Keluar dari sini, Adam. Jangan datang lagi. Hubungan kita sudah tamat pada malam saya dihalau itu. Dokumen perceraian akan dihantar oleh peguam saya esok. Sila tanda tangan tanpa banyak soal. Adam tidak bergerak. Dia seolah-olah terpaku di situ. Namun, akhirnya dia berpusing dan berjalan keluar dengan langkah yang sangat berat. Sebaik sahaja pintu tertutup, aku memejamkan mata rapat-rapat. Ada air mata yang mengalir di pipiku. Tetapi, aku segera menyapunya. Aku tidak boleh lemah. Ini adalah sebahagian daripada proses pembersihan hidupku. Sementara itu, di banglo Puan Sri Zainab, suasana semakin tegang. Sofia sedang mengamuk di dalam biliknya. Dia mencampakkan segala pakaian dan beg tangan jenamanya ke dalam bagasi. Dia tidak percaya dia perlu meninggalkan kehidupan mewahnya. Ini tak boleh jadi. Aku takkan biarkan perempuan tu menang, jerit Sofia sendirian. Dia mencapai telefonnya dan mendaya satu nombor. Nombor Maya. Hello, Maya? Kau kat mana? Aku ada rancangan. Kita tak boleh biarkan Sarah bermaharaja lila. Aku tahu sesuatu tentang masa lalu dia. Sesuatu yang boleh hancurkan reputasi dia sebagai CEO, kata Sofia dengan nada penuh dendam. Di hujung talian, Maya yang juga merasa terhina kerana kehilangan peluang untuk memiliki Z Group tersenyum sinis. Apa dia, Sofia? Ceritakan pada aku. Aku sedia membantu kalau ia melibatkan kejatuhan Sarah. Ingat tak dulu ada khabar angin tentang Sarah pernah terlibat dengan skandal keuangan di firma audit lama dia yang menyebabkan dia berhenti kerja secara tiba-tiba? Aku yakin itu bukan sebab dia nak kahwin dengan Adam semata-mata. Mesti ada sesuatu yang dia sorokkan. Kita cuma perlu besarkan cerita itu. Biar pelabur SR Investments hilang kepercayaan pada dia. Sofia merancang dengan licik. Sebenarnya, Sofia tidak tahu bahawa Sarah berhenti kerja kerana mahu menjaga bapa mentuanya yang sakit. Skandal itu hanyalah rekaan pesaing Sarah di firma lama yang cemburu dengan prestajinya. Namun bagi Sofia, kebenaran tidak penting. Yang penting adalah kehancuran Sarah. Malam itu, Puan Sri Zainab duduk di meja makan yang kosong. Tidak ada lagi hidangan mewah yang disediakan oleh Sarah.
Hanya ada roti kering dan air kosong yang dibeli oleh pemandu mereka yang belum berhenti kerja. Puan Sri memandang ke arah dapur. Dia teringat bagaimana Sarah selalu menyediakan sup kegemarannya dengan penuh kasih sayang walaupun dia sering memarahi wanita itu. "Sarah, kenapa kamu buat mama macam ni?" bisiknya sendirian. Dia masih memanggil dirinya mama, seolah-olah dia masih berhak atas gelaran itu. Tiba-tiba, dia terasa dadinya sakit. Dia cuba mencapai ubatnya, tetapi botol ubat itu kosong. Dia teringat yang Sarah yang selalu memastikan stok ubatnya sentiasa ada. Dia cuba memanggil Sofia, tetapi Sofia sibuk merancang kejahatan di bilik atas. Dia cuba memanggil Adam, tetapi Adam tidak pulang ke rumah sejak dari pejabat Sarah tadi. Puan Sri Zainab jatuh dari kerusinya, merangkak di lantai marmar yang sejuk itu. Dia merasai apa yang Sarah rasakan setiap hari. Rasa diabaikan, rasa tidak dihargai dan rasa keseorangan di dalam rumah yang besar ini. "Maafkan, aku Sarah," katanya sebelum pingsan di lantai dapur. Keesokan harinya, berita tentang Puan Sri Zainab masuk hospital mula tersebar. Aku mendapat berita itu melalui Encik Haris ketika aku sedang dalam mesyuarat penting. "Puan Sarah, Puan Sri Zainab dikejarkan ke hospital malam tadi. Keadaannya agak kritikal. Adam ada di sana sekarang. Beliau minta saya sampaikan berita ini kepada Puan," kata Encik Haris dengan nada berhati-hati. Aku terhenti seketika. Pen yang aku pegang hampir patah. Adakah aku terlalu kejam? Adakah dendam ini sudah melampaui batas kemanusiaan? "Teruskan mesyuarat," kataku dengan suara yang kedengaran tegas, walaupun hatiku sedang berperang. Selepas mesyuarat tamat, aku duduk sendirian di dalam pejabat. Aku teringat pesanan arwah Tan Sri Mansur sebelum dia menghembuskan nafas terakhir. "Sarah, jaga Zainab. Dia nampak keras, tapi hatinya rapuh. Dia cuma takut kehilangan apa yang dia ada." Aku mengeluh panjang. Aku bangun, mengambil beg tanganku dan keluar dari pejabat. Aku memandu sendiri ke hospital. Aku tidak mahu Encik Haris atau pemandu mengikutiku. Aku mahu berjumpa dengan mereka sebagai Sarah, bukan sebagai CEO. Apabila aku sampai di wad kecemasan, aku melihat Adam sedang duduk di bangku, menunggu dengan kepala di dalam tangan. Dia nampak sangat hancur. Di sebelahnya, Sofia sedang berdiri sambil membebel tentang kos hospital yang mahal. "Mana kita nak cari duit nak bayar ni? Adam, kau pergilah rayu pada Sarah lagi. Dia kan banyak duit sekarang. Takkan dia nak biarkan mama mati macam ni saja?" kata Sofia tanpa rasa malu. "Diamlah Sofia, kau cuma tahu pasal duit. Kau tak nampak ke mama tengah bertaruh nyawa?" balas Adam dengan marah. Aku berjalan menghampiri mereka. Bunyi tapak kasutku membuatkan mereka berdua berpaling. "Sarah, awak datang juga akhirnya," kata Adam dengan sinar harapan di matanya. "Aku datang sebab arwah papa, bukan sebab korang," kataku dingin. Aku memandang Sofia. "Sofia, kalau aku dengar lagi kau sebut pasal duit depan aku akan pastikan kau takkan dapat 1 sen pun bantuan daripada yayasan arwah papa yang aku uruskan. Faham?" Sofia mencebik, tetapi dia terdiam. Dia tahu aku tidak main-main. Aku berjalan ke arah kaunter pendaftaran dan menjelaskan segala bil hospital Puan Sri Zainab. Aku juga mengaturkan agar dia dipindahkan ke wad VIP dengan penjagaan jururawat peribadi 24 jam. "Terima kasih Sarah, terima kasih sangat-sangat," kata Adam sambil cuba memegang tanganku. Aku menarik tanganku kembali. "Jangan salah faham Adam, ini adalah tanggungjawab terakhir aku kepada arwah papa. Selepas Puan Sri stabil, aku mahu kamu semua teruskan proses pindah rumah itu. Aku sudah sediakan sebuah rumah teres kecil di pinggir bandar untuk kamu semua tinggal. Ia bukan banglo, tapi ia cukup untuk sebuah keluarga yang mahu bermula dari bawah." "Rumah teres? Kau biar betul Sarah? Mana layak kami duduk rumah macam tu?" Sofia mencelah semula. Aku memandang Sofia dengan pandangan yang sangat tajam sehingga dia melangkah ke belakang.
Itu lebih baik daripada korang duduk di bawah jambatan, Sofia. Jangan cabar kesabaran aku. Kamu tidak ada kuasa lagi di sini. Kamu bukan lagi anak hartawan. Kamu hanyalah seorang wanita yang perlu belajar bekerja untuk menyuap mulut sendiri. Tiba-tiba, seorang doktor keluar dari bilik lawatan. Keluarga Puan Sri Zainab, beliau sudah sedar. Beliau mahu berjumpa dengan Sarah. Beliau asyik menyebut nama itu. Aku menarik nafas dalam-dalam dan melangkah masuk ke dalam bilik itu. Puan Sri Zainab nampak sangat lemah. Wayar berselirat di tubuhnya. Apabila dia melihat aku, air matanya mula mengalir. Sarah, anakku, suaranya sangat lemah, hampir tidak kedengaran. Aku berdiri di tepi katilnya. Aku tidak memegang tangannya. Aku hanya memandangnya. Puan Sri, rehatlah. Saya sudah uruskan semuanya. Bil hospital dan tempat tinggal baru korang selepas ini. Maafkan, Mama, Sarah. Mama buta. Mama tak nampak permata depan mata. Semuanya sudah berlalu, Puan Sri. Apa yang penting sekarang adalah Puan Sri sihat. Tapi saya harap Puan Sri faham. Saya tidak boleh kembali seperti dulu. Sarah yang dulu sudah tidak ada. Sarah yang sekarang ada tanggungjawab yang lebih besar, kataku. Puan Sri Zainab mengangguk perlahan. Dia nampak sangat hiba. Seolah-olah dia baru menyedari bahawa pengampunan tidak semestinya bermaksud semuanya akan kembali seperti asal. Dia telah kehilangan seorang menantu yang baik dan sekarang dia hanya mempunyai sisa-sisa kehidupan yang penuh dengan kekesalan. Aku keluar dari bilik itu dengan perasaan yang bercampur baur. Di luar, Adam sedang menunggu. Sarah, boleh kita bercakap sekejap? Tanya Adam. Tentang apa lagi, Adam? Saya dah tanda tangan surat cerai itu. Saya tahu saya tak layak untuk awak. Tapi boleh tak kalau saya minta satu perkara? Benarkan saya bekerja di Zik Group walaupun sebagai pembantu Ang? Saya mahu buktikan pada awak yang saya boleh bekerja keras. Saya mahu tebus dosa saya pada arwah papa dan pada awak. Aku memandang Adam lama. Aku melihat keikhlasan di matanya kali ini. Mungkin kehilangan segala-galanya benar-benar telah mengubahnya. Bercakap dengan Encik Haris. Kalau dia rasa awak layak, dia akan beri awak jawatan itu. Tapi jangan harap ada layanan istimewa. Awak akan bermula dari bawah sama seperti pekerja-pekerja lain yang awak pernah abaikan dulu. Kataku sebelum berjalan pergi. Namun, ketika aku menuju ke arah lift, aku melihat Sofia sedang berbisik-bisik dengan seorang lelaki di hujung koridor. Lelaki itu memegang sebuah kamera kecil. Hati aku berasa tidak sedap. Sofia nampaknya belum serik. Dia masih mahu bermain api. Aku segera menghubungi Encik Haris. Encik Haris, pantau Sofia. Saya rasa dia sedang merancang sesuatu dengan pihak media. Pastikan pasukan guaman kita bersedia untuk sebarang tuntutan fitnah. Saya mahu kita selangkah di hadapan dia. Baik, Puan Sarah. Saya juga baru mendapat maklumat bahawa Sofia ada berhubung dengan Maya semalam. Mereka nampaknya cuba mencari kelemahan Puan di firma lama. Aku tersenyum sinis. Biarkan mereka mencari. Mereka akan mendapati bahawa lubang yang mereka gali itu sebenarnya adalah untuk diri mereka sendiri. Saya sudah bersedia sejak 3 tahun lalu untuk saat ini. Aku melangkah masuk ke dalam lift. Pintu lift tertutup, memisahkan aku daripada keluarga yang penuh dengan drama itu. Di dalam pantulan dinding lift, aku melihat seorang wanita yang kuat. Seorang wanita yang telah melalui api penderitaan dan keluar sebagai emas yang berkilauan. Penyesalan mereka adalah kemenangan kecil buatku. Tetapi, kedamaian hatiku adalah matlamat utama. Dan aku tahu, perjalanan ini masih jauh. Sofia dan Maya akan menjadi ujian seterusnya. Tetapi kali ini, aku bukan lagi Sarah yang memegang kuali. Aku adalah Sarah yang memegang empayar.
Dan sesiapa yang cuba menghancurkannya akan hancur sendiri di tanganku. Pagi itu, suasana di lobi menara SR Investments tidak setenang biasanya. Kilatan lampu kamera wartawan sudah mula kelihatan dari celah pintu kaca besar. Media sosial pula sedang hangat memperkatakan tentang satu pendedahan eksklusif yang tular sejak tengah malam tadi. Tajuk berita utama di portal-portal gosip dan keuangan hampir sama. Di sebalik wajah suci, CEO SR Investments didakwa terlibat skandal penipuan dana firma audit antarabangsa. Aku duduk di kerusi empuk pejabatku, memandang skrin televisyen yang memaparkan wajahku yang disunting bersebelahan dengan dokumen-dokumen palsu yang dikemukakan oleh sumber rahsia. Aku tahu siapa sumber itu. Aku dapat membayangkan wajah Sofia dan Maya yang sedang ketawa meraihkan kemenangan mereka di suatu tempat. Mereka fikir mereka telah berjaya mematikan langkahku. Mereka fikir dunia akan berpaling tadah daripadaku hanya dengan sekeping berita palsu. Encik Haris masuk ke pejabat tanpa mengetuk pintu. Wajahnya nampak sangat cemas. Puan Sarah, keadaan semakin tidak terkawal. Pelabur-pelabur utama kita mula menghubungi saya. Mereka mahukan penjelasan. Harga saham anak syarikat kita mula menunjukkan tren menurun. Kita perlu buat kenyataan media segera. Aku memusingkan kerusiku perlahan. Aku menghirup teh chamomile hangat untuk menenangkan sarafku. Bertenang, Cik Haris. Biarkan mereka teruskan lakonan itu buat seketika. Jika kita bertindak terlalu awal, kita tidak akan dapat menangkap semua tikus yang keluar dari lubang. Tapi Puan, reputasi Puan sedang dipertaruhkan. Reputasi yang dibina atas kebenaran tidak akan runtuh oleh fitnah yang dibina atas pasir, Encik Haris, kataku dengan senyuman yang penuh rahsia. Adakah pasukan penyiasat kita sudah dapat apa yang saya minta? Encik Haris mengangguk, sedikit tenang melihat keyakinanku. Sudah Puan, kami dapati Sofia telah membayar seorang bekas kerani di firma audit lama Puan untuk memasukkan dokumen itu. Dan yang lebih menarik, kami juga mendapat bukti bahawa Maya menggunakan pengaruh bapanya untuk memastikan berita ini menjadi trending di semua platform. Bagus. Dan bagaimana dengan aktiviti peribadi Sofia sejak seminggu lalu? Seperti yang Puan jangka, Sofia telah memindahkan sejumlah wang yang agak besar dari akaun simpanan kecemasan Puan Sri Zainab yang sepatutnya digunakan untuk kos perubatan ke sebuah akaun luar pesisir. Dia nampaknya sedang bersedia untuk melarikan diri jika rancangan memfitnah Puan ini gagal. Aku meletakkan cawan tehku. Kesian Puan Sri Zainab. Dia mempunyai anak yang sanggup mencuri wang nyamunya sendiri demi kepuasan dendam. Baiklah Encik Haris, panggil semua media. Kita akan adakan sidang akhbar tergempar pada pukul 2 petang ini di lobi Menara SR. Kita akan tamatkan drama ini hari ini juga. Sementara itu, di sebuah kafe mewah di pusat bandar, Sofia dan Maya sedang bersulang dengan gelas champagne. Mereka merasa sangat megah. Tengok tu Maya, gambar dia ada di mana-mana. Semua orang panggil dia penipu. I rasa dia tengah menangis di bawah meja pejabat di sekarang, kata Sofia sambil tertawa besar. Itulah pengajaran untuk orang macam dia. Jangan sesekali cuba nak lawan kita. Dia fikir dia dah jadi kaya, dia boleh pijak kepala kita. Sekarang, biar dia rasa macam mana rasanya hilang segalanya dalam satu malam. Balas Maya dengan nada penuh benci. Tiba-tiba, telefon Sofia berdering. Ia adalah panggilan daripada Adam. Sofia mengeluh dan menjulingkan matanya ke atas sebelum menjawab. Apa lagi Abang Adam? Sofia tengah sibuk ni, katanya dengan suara yang kasar. Lepas ni, Sarah akan hancur dan Sofia akan cari jalan untuk dapatkan semula duit papa yang disorokkan tu. Bye! Sofia mematikan talian dengan perasaan geram. Kenapa dengan Abang you tu? Tanya Maya. Biasalah, dah kena guna-guna dengan perempuan tu mungkin. Biarkan dia.
Dia takkan berani buat apa-apa. Namun, Sofia tidak tahu bahawa Adam tidak lagi seperti dulu. Adam yang baru sahaja pulang dari tempat kerja juniornya di Z Group, tempat dia belajar memikul bata dan menyelia tapak binaan secara langsung, telah mula memahami nilai integriti. Dia melihat sendiri betapa susahnya mencari rezeki yang halal dan dia tidak sanggup melihat adiknya terus-menerus melakukan dosa yang akan menghancurkan mereka semua. Pukul 2 petang, lobi Menara SR sesak dengan wartawan dari pelbagai agensi berita tempatan dan antarabangsa. Mikrofon disusul rapi di atas rostrum. Aku melangkah keluar dari lift dengan kawalan ketat pengawal keselamatan. Aku memakai baju kurung moden berwarna putih bersih melambangkan kebenaran yang ingin aku bawa. Di sudut lobi, aku dapat melihat kelibat Sofia dan Maya yang menyamar dengan memakai topi dan cermin mata hitam. Mereka datang untuk melihat kejatuhanku secara langsung. Aku tersenyum dalam hati. Aku berdiri di hadapan mikrofon. Suasana yang tadinya bising dengan bunyi jeritan wartawan yang bertanyakan soalan tiba-tiba menjadi sunyi sepi apabila aku mengangkat tangan. Terima kasih kerana hadir, kataku dengan suara yang tenang dan jelas. Saya di sini bukan untuk mempertahankan diri daripada tuduhan palsu yang dilemparkan sejak malam tadi. Kerana bagi saya, kebenaran tidak memerlukan pertahanan. Ia hanya memerlukan pendedahan. Wartawan mula berbisik-bisik. Dokumen yang tular itu adalah palsu dan saya mempunyai bukti lengkap siapa yang memasukkannya, berapa banyak mereka bayar untuk melakukannya dan siapa dalang di sebalik semua ini. Sambungku. Aku memberi isyarat kepada Encik Haris. Sebuah skrin besar di belakangku menyala, memaparkan rakaman kamera lita tertutup CCTV yang menunjukkan Sofia sedang menyerahkan sampul surat berisi wang kepada seorang lelaki di sebuah restoran gelap. Kemudian, paparan bertukar kepada transkrip perbualan WhatsApp antara Sofia dan Maya yang merancang setiap langkah fitnah ini. Seluruh dewan menjadi kecoh. Wartawan mula mengambil gambar skrin tersebut. Bukan itu sahaja, suaraku kembali bergema. Saya juga ingin mendedahkan bahawa wanita yang bernama Sofia Mansur ini telah mencuri wang simpanan ibunya sendiri, Puan Sri Zainab, yang kini sedang terlantar di hospital. Wang itu bertujuan untuk melarikan diri selepas menjatuhkan maruah saya. Sofia yang berdiri di sudut dewan mula kelihatan gelisah. Wajahnya bertukar pucat pasi. Dia cuba untuk menyelinap keluar, tetapi langkahnya dihalang oleh 2 orang anggota polis yang sudah bersedia. Sofia Mansur, anda ditahan atas tuduhan fitnah, pemalsuan dokumen dan kecurian harta peribadi, kata pegawai polis tersebut. Maya pula cuba menjauhkan diri daripada Sofia, berpura-pura tidak mengenali wanita itu. Namun, aku tidak membiarkannya terlepas begitu saja. Dan Cik Maya, panggilku melalui mikrofon. Mata semua wartawan kini tertumpu ke arah Maya. Pihak berkuasa juga sedang menyiasat penglibatan bapa anda dalam kes pengubahan wang haram yang melibatkan projek-projek gagal Z Group yang dulu. Nampaknya cubaan anda untuk menjatuhkan saya adalah cara untuk mengalih perhatian daripada jenayah keluarga anda sendiri. Maya tergamam. Dia tidak menyangka aku telah menggali sejauh itu. Sidang akhbar tamat. Segala bukti telah diserahkan kepada pihak polis. Saya, Sarah, CEO SR Investments, akan terus komited untuk membangunkan semula Z Group dan memastikan nasib para pekerja yang selama ini terabai di bawah pengurusan lama akan terbela. Terima kasih. Aku berjalan pergi dari rostrum itu dengan penuh maruah. Di belakangku, aku mendengar jeritan Sofia yang meraung meminta tolong apabila digari oleh polis. Maya pula dikerumuni wartawan yang bertanyakan tentang skandal bapanya. Kemenangan ini terasa manis, tetapi juga pahit. Pahit kerana aku terpaksa menghancurkan adik kepada lelaki yang pernah aku cintai.
Pahit kerana keluarga yang sepatutnya menjadi tempat aku bernaung, kini musnah sama sekali kerana ketamakan mereka sendiri. Malam itu, aku melawat Puan Sri Zainab di hospital. Dia sudah boleh bercakap sedikit. Apabila dia mendapat tahu tentang apa yang dilakukan oleh Sofia, dia menangis teresak-esak. Sarah, apa dosa Mama sampai anak sendiri sanggup buat macam tu? Mama besarkan dia dengan kemewahan. Mama beri dia segalanya. Tapi dia sanggup curi duit ubat Mama? Tangisnya. Aku duduk di tepi katilnya. Kali ini, aku menghulurkan tangan dan memegang tangannya yang tua dan berkedut itu. Puan Sri, harta yang tidak diberkati akan membawa kepada kerosakan hati. Sofia tidak pernah diajar tentang erti kesyukuran. Dia hanya tahu tentang keinginan. Inilah masanya untuk Puan Sri sedar bahawa kemewahan bukan jaminan kebahagiaan. Sarah, tolonglah lepaskan dia. Dia satu-satunya anak perempuan Mama. Rayu Puan Sri Zainab. Aku menggeleng perlahan. Keadilan perlu ditegakkan, Puan Sri. Jika saya lepaskan dia sekarang, dia tidak akan pernah belajar. Biarlah dia menjalani hukuman itu agar dia sedar akan kesilapannya. Saya akan pastikan kebajikan Puan Sri terjaga. Tetapi, saya tidak boleh mencampuri urusan undang-undang. Puan Sri Zainab menutup matanya, menerima hakikat yang pahit itu. Di luar wad, aku terserempak dengan Adam. Dia nampak sangat letih. Bajunya kotor dengan kesan simen. Dia benar-benar bekerja keras di tapak binaan. Sarah, terima kasih kerana tidak melibatkan saya dalam kes fitnah itu. Saya tahu awak ada bukti yang saya tak terlibat, katanya perlahan. Awak memang tak terlibat, Adam. Malah, awak cuba hentikan dia. Terima kasih untuk itu, jawabku. Sarah, boleh saya tanya sesuatu? Adakah masih ada ruang untuk saya dalam hidup awak? Bukan sebagai suami, tapi sebagai seseorang yang boleh awak percaya semula. Aku memandang ke dalam anak matanya. Aku melihat kejujuran yang sudah lama hilang dari pandangannya. Adam, kepercayaan itu seperti cermin yang pecah. Walaupun awak cantumkan semula, garis-garis retaknya tetap ada. Buat masa ini, fokuslah pada kejaya baru awak. Buktikan pada dunia yang awak mampu berdiri tanpa nama bapa awak. Mungkin suatu hari nanti, garis retak itu akan pudar. Tapi bukan hari ini. Adam mengangguk faham. Dia memberikan senyuman kelak. Saya faham. Saya akan tunggu. Walaupun 1000 tahun lagi. Aku berjalan keluar dari hospital itu. Angin malam yang dingin menyapa wajahku. Aku melihat ke langit yang penuh dengan bintang. Hoi 2 sudah berakhir. Badai yang paling besar sudah berlalu. Aku telah membersihkan namaku. Aku telah menghukum mereka yang menganiayaku. Dan aku telah menyelamatkan maruah arwah Tan Sri Mansur. Namun, di dalam hati, aku tahu ada satu lagi ujian yang menanti. Ujian untuk melepaskan segala dendam yang masih tersisa dan mula membina kehidupan yang baru. Kehidupan di mana aku bukan lagi menantu tak berguna atau CEO yang berdendam. Tetapi sebagai Sarah, seorang wanita yang akhirnya menemui kedamaian di dalam dirinya sendiri. Rumah teras kecil yang aku sediakan untuk keluarga Adam sudah siap untuk diduduki. Puan Sri Zainab akan berpindah ke sana selepas keluar dari hospital. Adam akan menjaga ibunya. Sofia pula akan menghabiskan masa di penjara. Dan aku akan terus memacu SR Investments ke puncak dunia. Sambil aku memandu pulang ke rumah, aku teringat kembali hari pertama aku masuk ke rumah Puan Sri Zainab. Betapa polosnya aku ketika itu. Betapa besarnya impianku untuk menjadi isteri yang sempurna. Sekarang, semua itu tinggal kenangan. Kenangan yang menjadikanku seorang wanita yang tidak akan sesekali membiarkan sesiapa pun memijak maruahnya lagi. Esok adalah fasa baru. Hoi 3 akan bermula dengan sinar harapan yang lebih cerah. Dan aku sudah bersedia untuk menghadapi apa sahaja yang mendatang. Kerana aku tahu, siapa pun yang menanam kebaikan, dia akan menuai kebahagiaan.
Dan siapa yang menanam kejahatan, dia akan menuai penyesalan yang tidak berkesudahan. 1 bulan telah berlalu sejak sidang ABA yang menggoncangkan dunia korporat itu. Kuala Lumpur masih sesibuk biasa, tetapi bagi aku, rentak kehidupan ini terasa sedikit berbeza. Tidak ada lagi debaran jantung setiap kali mendengar suara Puan Sri Zainab. Tidak ada lagi rasa sesak dada apabila melihat wajah Adam. Aku kini mendiami sebuah penthouse mewah yang menghadap taman hijau di tengah kota. Ruangannya luas, tenang dan yang paling penting, ia dipenuhi dengan haruman bunga melur yang segar. Bukan lagi bau asap dapur atau ubat-ubatan yang menyesakkan. Pagi ini, aku berdiri di balkoni sambil memegang secangkir teh. Aku melihat ke arah luar, memikirkan tentang satu alamat yang baru sahaja dihantar oleh Encik Haris semalam. Alamat rumah teres di pinggir bandar, tempat di mana Adam dan ibunya kini berteduh. Puan Sarah, kereta sudah sedia. Suara Linda mengejutkan lamunanku. Terima kasih, Linda. Saya akan turun sebentar lagi, jawabku. Hari ini, aku tidak ke pejabat. Aku ada satu urusan peribadi yang perlu diselesaikan. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana keadaan mereka yang pernah memanggil aku menantu tidak berguna. Adakah mereka benar-benar sudah belajar atau adakah mereka masih menyimpan dendam di dalam hati yang sempit itu? Sepanjang perjalanan, fikiranku melayang kepada Sofia. Dia kini berada di dalam pusat tahanan sementara menunggu perbicaraan. Encik Haris memberitahu bahawa Sofia sering meracau dan menyalahkan semua orang atas nasibnya. Dia masih tidak dapat menerima hakikat bahawa kemewahannya telah hilang. Bagiku, Sofia adalah contoh manusia yang hancur kerana bayang-bayangnya sendiri. Dia tidak pernah kenal siapa dirinya tanpa beg tangan jenama mewah atau kereta sport. Apabila semua itu ditarik, yang tinggal hanyalah jiwa yang kosong dan rapuh. Kereta yang aku naiki perlahan-lahan memasuki kawasan perumahan teres 2 tingkat itu. Kawasannya bersih, tetapi padat. Jauh berbeza dengan kawasan elit tempat banglo mereka dulu. Di sini, bunyi kanak-kanak bermain di lorong dan jiran-jiran berbual di pagar rumah adalah perkara biasa. Pemanduku memberhentikan kereta di hadapan sebuah rumah bernombor 24. Pagar besinya berwarna hitam ringkas. Di hadapan rumah, terdapat beberapa pasu bunga kertas yang nampaknya baru ditanam. Aku menarik nafas dalam-dalam sebelum melangkah keluar dari kereta. Sebaik sahaja aku berdiri di hadapan pagar, aku melihat susuk tubuh seorang lelaki yang sedang mencuci sebuah kereta protol lama di laman rumah. Lelaki itu memakai t-shirt putih yang sudah luntur dan seluar pendek. Dia nampak tekun menggosok tayar kereta itu. Apabila dia menyedari kehadiran seseorang, dia mengangkat wajahnya. Lelaki itu adalah Adam. Matanya terbeliak apabila melihat aku. Dia segera meletakkan span di dalam baldi dan mengelap tangannya yang basah pada kain buruk. Dia berjalan ke arah pagar dengan wajah yang serba salah. Sarah, awak buat apa di sini? Tanya Adam. Suaranya tidak lagi kedengaran angkuh. Ia kedengaran lembut, hampir seperti berbisik. Saya cuma mahu melihat keadaan Puan Sri, jawabku ringkas. Adam membuka mangga pagar dan membiarkan aku masuk. Mama ada di dalam. Dia baru lepas mandi. Masuklah, Sarah. Maaf, rumah kami kecil. Tak macam rumah awak. Aku melangkah masuk ke dalam rumah itu. Ruang tamunya kecil tetapi sangat kemas. Aku mengenali beberapa perabot lama dari banglo mereka yang dibawa ke sini. Sebuah kabinet kayu jati dan beberapa bingkai gambar keluarga. Namun, gambar yang memaparkan majlis-majlis mewah mereka sudah tidak ada lagi. Yang tinggal hanyalah gambar arwah Tan Sri Mansur. Puan Sri Zainab duduk di atas kerusi roda di sudut ruang tamu memandang keluar tingkap. Rambutnya yang dulu sentiasa didana rapi, kini hanya disanggur ringkas.
Apabila dia mendengar suara aku, dia memusingkan kerusi rodanya. Sarah? Itu kamu, Sarah? Suaranya bergetar. Aku menghampirinya dan duduk di sofa yang bertentangan. Ya, ini saya. Bagaimana kesihatan Puan Sri hari ini? Wanita tua itu mula menangis. Dia cuba mencapai tanganku dan kali ini aku membiarkannya. Tangannya terasa sejuk dan menggigil. Mama minta maaf, Sarah. Mama betul-betul minta maaf. Duduk di sini, baru Mama sedar. Dulu Mama fikir kemuliaan itu pada harta. Mama fikir kalau Mama ada harta, Mama boleh pijak sesiapa saja. Sekarang Mama dah tak ada apa-apa. Tapi Mama rasa lebih tenang. Cuma Mama rindu pada kamu. Mama rindu pada kebaikan kamu yang Mama sia-siakan dulu. Aku memandang sekeliling rumah itu. Puan Sri tidak perlu risau tentang harta lagi. Rumah ini sudah saya bayar habis. Ia atas nama Adam. Saya juga sudah sediakan allowance bulanan untuk rawatan Puan Sri. Cukuplah untuk hidup selesa, walaupun tidak mewah. Kenapa, Sarah? Kenapa kamu masih baik dengan kami, walaupun kami dah buat macam-macam pada kamu? Tanya Puan Sri sambil menyapu air matanya dengan hujung lengan bajunya. Aku tersenyum nipis. Sebab kalau saya membalas kejahatan dengan kejahatan, apa bezanya saya dengan Sofia? Saya mahu hidup saya tenang, Puan Sri. Dan ketenangan itu tidak akan datang jika saya masih menyimpan dendam. Saya buat ini demi amanah arwah Papa. Beliau mahu saya menjaga keluarga ini dan inilah cara saya menjaganya. Memberi korang peluang untuk hidup sebagai manusia biasa tanpa bebanan kesombongan. Adam yang berdiri di pintu dapur sejak tadi datang membawa 2 gelas air sirap. Dia meletakkannya di atas meja kopi dengan penuh tertib. Terima kasih Adam, kataku. Sarah, saya dah mula bekerja tetap, bukan sebagai arkitek lagi. Saya bekerja dengan sebuah syarikat kontraktor kecil sebagai penyelia tapak. Gajinya tak besar, tapi saya rasa puas. Saya belajar macam mana nak bina rumah dari bawah. Saya baru sedar, selama ini saya cuma pandai lukis di atas kertas. Tapi saya tak tahu betapa beratnya beban orang yang membina rumah itu. Cerita Adam dengan nada bangga yang rendah diri. Aku melihat tangannya. Ada kesal luka kecil dan kulitnya nampak kasar. Ini bukan lagi tangan seorang arkitek yang hanya memegang pen berjenama. Ini adalah tangan seorang pekerja keras. Baguslah begitu, Adam. Kehidupan ini bukan tentang berapa tinggi kita boleh terbang, tapi tentang berapa teguh kita boleh berdiri apabila kita jatuh, kataku. Tiba-tiba, Adam mengeluarkan sesuatu dari poketnya. Ia adalah sebuah sampul surat kecil. Dia menghulurkannya kepadaku. Apa ini? Tanyaku. Itu adalah sebahagian daripada gaji pertama saya bulan ini. Saya tahu ia tak banyak. Mungkin tak cukup pun nak bayar satu hidangan makanan di restoran awak selalu pergi. Tapi saya nak mula bayar balik apa yang Sofia curi dari awak dulu. Saya tahu saya mungkin ambil masa seumur hidup untuk langsaikan semuanya. Tapi saya mahu mula sekarang. Aku memandang sampul surat itu. Kemudian, memandang wajah Adam. Ada satu keikhlasan yang sangat mendalam di matanya. Sesuatu yang aku tidak pernah lihat sepanjang 3 tahun perkahwinan kami. Pada saat itu, aku menyedari bahawa lelaki yang berdiri di depanku ini benar-benar sudah berubah. Dia bukan lagi lelaki pengecut yang bersembunyi di belakang ibunya. Simpanlah wang ini, Adam. Gunakan untuk keperluan Puan Sri. Saya tidak perlukannya. Apa yang saya perlukan adalah melihat awak menjadi manusia yang berguna kepada masyarakat dan ibu awak. Itu sudah memadai bagi saya. Aku menolak lembut sampul surat itu kembali kepadanya. Kami berbual seketika tentang perkara-perkara kecil. Tentang jiran sebelah rumah yang selalu memberi mereka kuih muih. Tentang bagaimana Adam belajar memasak nasi sendiri. Dan tentang kesunyian rumah itu tanpa Sofia. Walaupun mereka sedih dengan apa yang berlaku pada Sofia, mereka sedar bahawa itu adalah pengajaran yang perlu dilalui oleh wanita itu. Apabila tiba masanya untuk aku pulang,
Adam menghantarku sehingga ke pintu pagar. Sarah, boleh saya tanya sesuatu? Awak dah maafkan saya? Tanya Adam dengan suara yang penuh harapan. Aku berhenti melangkah. Aku memandang ke arah jalan raya yang sibuk di hadapan rumah. Maaf itu sudah lama saya berikan, Adam. Kerana tanpa kemaafan, saya tidak akan mampu berdiri di sini hari ini. Tetapi untuk kembali seperti dulu, itu adalah sesuatu yang saya tidak boleh janjikan. Kita sekarang berada di jalan yang berbeza. Awak dengan kehidupan baru awak dan saya dengan tanggungjawab saya. Adam mengangguk perlahan. Saya faham. Terima kasih, Sarah. Terima kasih kerana masih sudi datang melawat kami. Awak memang seorang wanita yang luar biasa. Saya menyesal sebab saya terlambat sedar. Aku tersenyum. Kali ini, senyuman yang benar-benar tulus. Jangan sesali apa yang telah berlalu, Adam. Jadikan ia sebagai baja untuk masa depan awak. Selamat tinggal. Aku masuk ke dalam kereta dan berlalu pergi. Melalui cermin pandang belakang, aku melihat Adam masih berdiri di hadapan pagar rumahnya, melambai perlahan ke arah keretaku. Ada satu perasaan lega yang amat sangat meresap ke dalam jiwaku. Seolah-olah satu bebanan besar yang aku pikul selama ini telah diangkat pergi. Kunjungan itu menyedarkanku tentang satu perkara. Kekuasaan dan kekayaan yang aku miliki sekarang bukanlah untuk membalas dendam, tetapi untuk memberikan keadilan. Melihat mereka hidup dalam kesederhanaan tetapi mempunyai jiwa yang lebih besar adalah kemenangan yang jauh lebih bermakna daripada melihat mereka merana di jalanan. Namun, di pejabat nanti, cabaran baru sedang menanti. Encik Haris memberitahu bahawa ada seorang pelabur misteri yang cuba membeli saham-saham Z Group secara besar-besaran di pasaran terbuka. Seseorang yang nampaknya mahu mengambil kesempatan atas penstrukturan semula yang sedang aku lakukan. Aku menyandar pada kerusi kereta. Siapapun kamu tidak akan dapat merampas apa yang telah aku bina dengan air mata dan maruah, bisikku sendiri. Roda takdir mungkin sudah membawa aku ke puncak, tetapi aku sedar semakin tinggi aku berdiri, semakin kuat angin yang melanda. Tetapi kali ini, aku tidak lagi takut kerana Sarah yang sekarang bukan lagi menantu yang tidak berguna. Aku adalah nakhoda kepada nasibku sendiri dan aku akan pastikan sesiapa pun yang cuba bermain api dengan aku akan terbakar oleh apinya sendiri. Aku mengeluarkan telefon bimbitku dan mendail nombor Encik Haris. Encik Haris, kumpulkan semua maklumat tentang transaksi saham pagi tadi. Saya mahu tahu siapa di sebalik pergerakan ini sebelum mesyuarat lembaga pengarah esok pagi. Dan satu lagi, pastikan kebajikan pekerja di tapak binaan tempat Adam bekerja dipantau. Pastikan mereka semua mendapat perlindungan insurans yang sepatutnya. Baik, Puan Sarah. Ada apa-apa lagi? Itu sahaja buat masa ini. Oh, dan tolong pesankan bunga melur segar untuk pejabat saya esok. Saya mahu memulakan hari dengan haruman yang mengingatkan saya kepada ketenangan. Aku menutup talian. Kereta terus meluncur laju menuju ke pusat bandar. Di sebalik kaca jendela, aku melihat cahaya matahari yang semakin terik. Ia adalah cahaya kemenangan, cahaya kebebasan dan cahaya bagi permulaan sebuah kehidupan yang baru. Kehidupan yang aku pilih sendiri tanpa perlu tunduk kepada sesiapa pun lagi. Penyesalan keluarga Adam adalah penamat kepada satu bab gelap dalam hidupku. Dan kini, aku sedang menulis bab yang baru dengan tinta emas kejayaan. Sarah, sang menantu yang tidak berguna, kini adalah ratu di empayarnya sendiri. Bilik mesyuarat di tingkat paling atas menara SR Investments terasa sejuk. Namun, suasananya sangat panas dengan ketegangan. Masa tidak pernah menunggu sesiapa. Ia mengalir seperti sungai yang tenang namun berkuasa, menghanyutkan duka dan membawa fajar yang baru. Setahun telah berlalu sejak badai korporat itu tamat. Hari ini, langit Kuala Lumpur berwarna biru terang, seolah-olah meraihkan satu peristiwa besar
yang bakal mengubah lanskap kebajikan di negara ini. Aku berdiri di hadapan pintu gerbang banglo lama milik arwah Tan Sri Mansur. Namun, rumah ini tidak lagi dipenuhi dengan bau kesombongan atau kedinginan hati. Papan tanda besar di hadapan rumah itu kini tertulis Pusat Transformasi Wanita Mansur. Rumah yang dulu menjadi penjara emosi bagiku, kini telah aku tukarkan menjadi tempat perlindungan dan pusat latihan bagi wanita-wanita yang kehilangan arah, mangsa pengkhianatan dan mereka yang dianggap tidak berguna oleh masyarakat. Aku melangkah masuk ke dalam laman yang kini dipenuhi dengan pokok-pokok bunga melur Vakemboja yang sedang mekar. Harumannya menenangkan jiwa. Di tengah laman, aku melihat sekumpulan wanita sedang belajar kemahiran menjahit dan pengurusan perniagaan kecil. Mereka ketawa, berbual dan yang paling penting, mereka mempunyai sinar harapan di mata mereka. Sinar yang sama yang pernah hilang daripadaku dulu. Puan Sarah, semuanya sudah sedia untuk majlis perasmian, kata Encik Haris yang sentiasa setia di sisiku. Dia kini bukan sekadar peguam, tetapi pengarah yayasan kebajikan yang aku tubuhkan. Terima kasih Encik Haris. Adakah tetamu jemputan khas kita sudah sampai? Tanyaku. Sudah Puan, mereka ada di Dewan Utama. Aku berjalan menuju ke Dewan yang dulunya merupakan ruang tamu mewah tempat aku dihina sebagai pencuri. Sekarang, ruang itu telah diubah suai menjadi sebuah auditorium yang sederhana tetapi elegan. Di barisan hadapan, aku melihat Puan Sri Zainab duduk di atas kerusi rodanya. Dia memakai baju kurung kapas yang ringkas, wajahnya nampak tenang dan bersih. Di sebelahnya, Stans Adam. Segak dengan kemeja korporat SR Investments. Tetapi tanpa sebatang tali leher yang menjerut lehernya. Dia kini adalah pengurus projek kanan yang disegani kerana kerja kerasnya, bukan kerana namanya. Apabila aku melangkah ke atas pentas, suasana menjadi sunyi. Ratusan pasang mata memandangku dengan rasa hormat. Aku tidak lagi merasa perlu untuk memakai sut yang terlalu kaku. Hari ini, aku memakai baju kurung sutera berwarna putih suci, melambangkan kedamaian yang telah aku temui. Selamat pagi semua, mulaku. Suaraku tenang, bergema di seluruh dewan tanpa sebarang getaran. Banyak orang bertanya kepada saya, mengapa saya memilih untuk menukarkan aset yang paling berharga ini menjadi sebuah pusat kebajikan? Mengapa saya tidak menjualnya dan menikmati kekayaan saya di luar negara? Aku berhenti seketika, memandang ke arah Puan Sri Zainab dan Adam. Jawapannya adalah, kerana maruah tidak boleh dibeli dengan wang ringgit. Saya pernah berdiri di rumah ini sebagai seorang wanita yang dianggap beban. Saya pernah berjalan keluar dari rumah ini dalam hujan lebat, tanpa sebarang harta. Pada saat itu, saya belajar bahawa harta yang paling besar dalam hidup kita bukan apa yang ada di dalam akaun bank, tetapi apa yang ada di dalam hati kita. Keberanian untuk bangkit, kekuatan untuk memaafkan, dan keazaman untuk membuktikan bahawa setiap manusia mempunyai nilai yang tidak terhingga. Puan Sri Zainab mengelap air matanya dengan sapu tangan. Adam pula menundukkan kepala, mungkin teringat kembali detik-detik hitam yang telah mengubah hidup mereka. Pusat ini adalah simbol kepada peluang kedua, kepada setiap wanita yang pernah diberitahu bahawa mereka tidak berguna. Saya ingin katakan kepada anda, anda adalah arkitek kepada takdir anda sendiri. Jangan biarkan kata-kata manusia menentukan siapa anda. Biarlah hasil kerja dan ketabahan anda yang berbicara. Majlis perasmian itu berakhir dengan penuh emosi. Ramai wanita datang memelukku, mengucapkan terima kasih kerana memberi mereka peluang untuk bermula semula. Selepas majlis tamat, aku berjalan menghampiri Puan Sri Zainab. Terima kasih kerana sudi datang Puan Sri, kataku lembut. Puan Sri Zainab memegang tanganku dengan erat. Sarah, Mama bangga dengan kamu. Dulu, Mama fikir rumah ini adalah lambang kekayaan Mama.
Sekarang Mama nampak ia lebih mulia apabila ia menjadi tempat menolong orang. Mama bersyukur Allah hantar kamu dalam keluarga kami, walaupun kami lambat menyedarinya. Segalanya adalah takdir, Puan Sri. Tanpa apa yang berlaku dulu, saya tidak akan menjadi wanita yang berdiri di depan Puan Sri hari ini, jawabku. Adam menghampiri kami. Dia memandangku dengan pandangan yang penuh dengan makna. Sarah, projek pemulihan fasa kedua di pinggir bandar sudah siap 90%. Saya rasa awak patut datang lawat tapak minggu depan. Ada sesuatu yang saya nak tunjukkan pada awak. Sesuatu apa, Adam? Saya telah bina sebuah taman kecil di tengah-tengah kawasan perumahan kos rendah itu. Saya namakannya Taman Sabar. Ia adalah peringatan untuk saya dan untuk semua orang bahawa kesabaran yang pahit itu akhirnya akan membuahkan hasil yang manis. Aku tersenyum. Baguslah begitu, Adam. Saya akan datang. Sebelum mereka pulang, Adam sempat berbisik kepadaku. Sarah, Sofia, dia kirim salam pada awak. Saya melawatnya semalam. Dia nampak lebih tenang. Dia mula mengajar kawan-kawan di penjara tentang asas perakaunan yang dia belajar daripada buku-buku lama awak. Dia kata dia mahu jadi berguna apabila dia keluar nanti. Hati aku berasa sangat lapang mendengar berita itu. Benih kebaikan yang aku tanam, walaupun di tengah-tengah padang pasir kebencian, akhirnya mula bercambah. Apabila semua tetamu sudah pulang, aku tinggal sendirian di dalam dewan itu. Aku berjalan ke arah jendela besar yang menghadap ke taman. Cahaya matahari petang yang keemasan menyapu seluruh ruangan. Aku teringat kembali kata-kata arwah Tan Sri Mansur di dalam surat rahsianya yang aku temui tempoh hari. Sarah, apabila kamu membaca ini, mungkin saya sudah tidak ada. Jangan pernah benci pada Zainab atau anak-anak saya. Mereka tidak jahat. Mereka cuma sesat dalam bayang-bayang harta saya. Jadilah cahaya untuk mereka, Sarah. Pimpinlah mereka pulang ke jalan yang benar, walaupun kamu terpaksa melalui jalan yang berduri. Saya sudah laksanakan amanah Papa, bisikku ke arah angin yang bertiup masuk. Aku menutup mata dan menarik nafas dalam-dalam. Aku tidak lagi merasakan kepahitan tamparan Puan Sri Zainab. Aku tidak lagi merasakan dinginnya hujan pada malam aku dihalau. Yang aku rasakan hanyalah kehangatan sinar matahari dan kedamaian yang tidak terlukis dengan kata-kata. Aku sedar bahawa hidup ini adalah sebuah pusingan. Kita diuji dengan kesusahan untuk melihat kesabaran kita dan kita diuji dengan kemewahan untuk melihat kesyukuran kita. Keluarga Adam telah gagal dalam ujian kemewahan, tetapi mereka sedang berjaya dalam ujian kesederhanaan. Manakala aku telah lulus dalam ujian penderitaan. Dan kini, tanggungjawabku adalah untuk memastikan aku tidak gagal dalam ujian kekuasaan yang aku pegang sekarang. Aku melangkah keluar dari pusat itu. Di tempat letak kereta, sebuah kereta elektrik putih yang moden sudah menunggu. Aku tidak lagi perlukan limosin panjang untuk merasa penting. Kebahagiaanku kini datang daripada perkara-perkara kecil. Daripada senyuman wanita yang berjaya menjahit baju pertamanya. Daripada laporan kemajuan kerja Adam yang jujur. Dan daripada doa-doa ringkas Puan Sri Zainab. Sambil memandu pulang, aku melihat wajahku di cermin pandang belakang. Tidak ada lagi sisa kesedihan atau dendam. Yang ada hanyalah wajah seorang wanita yang telah menemui cintanya yang paling agung, iaitu cinta kepada diri sendiri dan penciptanya. Dunia mungkin pernah memanggil aku menantu yang gagan. Dunia mungkin pernah memandang hina kepada seorang suri rumah yang hanya tahu memegang kuali. Namun hari ini, dunia melihat seorang pemimpin, seorang penyelamat dan seorang wanita yang mempunyai hati seluas lautan. Penyesalan keluarga Adam bukan lagi ubat untuk lukaku, tetapi ia adalah pengajaran untuk dunia bahawa jangan sesekali memandang rendah pada sesiapa pun, kerana kita tidak tahu rahsia apa yang disimpan oleh Tuhan di sebalik wajah yang paling tunduk dan diam. Aku membelok masuk ke kawasan kediamanku.
Hari semakin gelap, tetapi hatiku semakin terang. Aku tahu, esok akan ada cabaran baru. Akan ada masalah baru yang perlu diselesaikan. Namun, aku tidak lagi gentar kerana aku tahu selagi aku berpijak di atas bumi kebenaran, langit kejayaan akan sentiasa menaungi langkahku. Aku adalah Sarah dan ini adalah kisah aku. Kisah tentang bagaimana seorang menantu yang dianggap tidak berguna akhirnya menjadi tiang yang mengukuhkan semula sebuah empayar yang runtuh. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan kebencian, tetapi dengan kekuatan sebuah kesabaran yang luar biasa. Terima kasih kehidupan, bisikku sebelum melangkah masuk ke dalam rumahku yang penuh dengan kedamaian. Malam itu, Kuala Lumpur bersinar indah dengan lampu-lampu neon yang berwarna-warni. Namun, di suatu sudut yang sunyi, di dalam sebuah banglo lama yang kini menjadi pusat harapan, cahaya kebenaran tetap bersinar paling terang. Cahaya yang tidak akan pernah padam selama mana ada hati yang tahu erti memaafkan.